Sejak kecil, Miri adalah seorang yang sentiasa lapar. Dia perlu sentiasa mengunyah sesuatu. Oleh sebab itu, dia berbadan gempal sedikit dan sering diejek oleh rakan-rakan lain. Namun begitu, dia bukan seorang yang akan berdiam diri apabila dibuli. Di lorong berdekatan, dia juga dikenali sebagai pembuli yang sangat berani. Walau bagaimanapun, apabila sering dibuli oleh kanak-kanak lain, dia kadangkala akan berasa sangat sedih. Selepas itu, Miri memutuskan untuk mula mengurangkan berat badan. Dia percaya dengan usahanya, dia akan berubah daripada seekor itik huduh menjadi seekor angsa cantik. Selepas menjalani latihan tanpa henti, Kang Miri memiliki bentuk badan yang langsing dan seimbang. Ada suatu ketika, Kang Miri dapat menjalani kehidupan seperti kanak-kanak biasa yang lain. Pencapaiannya agak baik, dan suasana hatinya sentiasa optimis dan positif. Dia sangat menikmati masa itu. Tetapi apabila Kang Miri buat pertama kalinya memberanikan diri untuk meluahkan perasaannya kepada orang yang disukainya, dia hanya menerima kekecewaan. Orang itu bukan sahaja menolak tetapi juga menghina dia dengan kata-kata yang tidak menyenangkan. Apa? Kau nak jadi teman wanita aku? Tengoklah diri kau, longkang nak samakan dengan lautan. Selepas kata-kata itu, Kang Miri menyedari bahawa dia sebenarnya tidak pernah berubah menjadi seekor angsa. Seekor itik tetaplah seekor itik. Kang Miri berasa rendah diri dan selalu berfikir bahawa kerana dia membesar dalam keadaan yang huduh, rakan-rakan sekelasnya mula membencinya. Dia selalu berharap dapat merasai cinta yang manis semasa zaman persekolahan. Sama seperti semua gadis lain yang boleh keluar makan, bersia-sia dan berpacaran dengan orang yang mereka suka. Selepas Kang Miri menamatkan sekolah menengah, ibunya membawanya ke hospital pembedahan plastik. Sejak itu, Kang Miri berubah menjadi seorang gadis cantik. Perkara pertama yang dilakukannya ialah menukar kad pengenalan dan kemudian mengambil kelas solid tambahan. Dan sejak itu, itik huduh sewaktu kecil itu, Kang Miri, kini telah menjadi angsa putih yang cantik dan menawan. Hari ini adalah hari pertama pendaftarannya di universiti. Kang Miri dan kawan baiknya, Hyun Jung, sedang sibuk mengambil gambar di kampus. Namun, pada masa ini, seorang pelajar lelaki datang dan meminta nombor telefon Kang Miri. Barulah pada saat ini dia berani percaya bahawa dia benar-benar telah menjadi cantik. Selepas itu, Kang Miri berlari untuk mendaftar sebagai pelajar baru. Apabila melihat rakan-rakan sekelas yang lain, dia secara senyap-senyap menilai penampilan pelajar-pelajar perempuan. Sedang tenggelam dalam fikirannya, seorang pelajar baru bernama Suah dari Jabatan Kimia datang. Suah menunjukkan kemesraan dan menyapa mereka. Namun apabila Kang Miri melihat Suah, dia sangat yakin bahawa Suah adalah seorang jeritawan yang tulen. Dia memiliki kecantikan yang murni dan semula jadi, kelihatan pulus dan menawan, layak mendapat 100 markah. Gadis-gadis cantik seperti ini pasti akan disambut baik oleh semua orang di universiti. Walau bagaimanapun, pada masa ini seorang jejaka tampan juga datang untuk mendaftar di Jabatan Kimia. Pelajar-pelajar senior yang melihatnya tidak henti-henti mengeluh dan memuji. Pelajar tahun ini di mana-mana sahaja ada lelaki dan perempuan yang cantik. Proses pendaftaran tamat dan semua pelajar baru berkumpul di Dewan Kuliah. Selepas itu mereka duduk mendengar pengalaman daripada senior mereka. Lelaki kaca ini telah berjaya menarik perhatian semua gadis. Pada akhir mesyuarat, Kang Miri merasakan lelaki ini kelihatan sedikit biasa. Semasa pengenalan diri di hadapan kelas, lelaki itu segera bergerak ke tengah. Nama lelaki ini ialah Du Kyung Seok. Dia biasanya sangat suka bersenam, terutamanya sukan, dan kepakarannya ialah minum arak. Nama panggilannya ialah 3 lelaki belum mabuk, 5 lelaki baru rasa sedikit. Jika ada sesiapa yang ingin minum, mereka boleh menghubunginya. Sebaik sahaja mendengar nama Du Kyung Seok, Kang Miri teringat rakannya semasa sekolah menengah. Mungkinkah itu benar-benar dia? Pada masa ini, Suah juga maju ke hadapan untuk memperkenalkan dirinya. Para senior di atasnya memandang dia, hingga mereka terpaku dan sangat tertarik padanya. Suah juga sentiasa gembira untuk memperkenalkan dirinya sebagai bujang. Dan dia tidak pernah bercinta atau berpacaran dengan sesiapa sebelum ini. Seterusnya, giliran Kang Miri untuk berdiri memperkenalkan dirinya. Pada masa ini, dia agak gemetar. Du Kyung Seok yang duduk di bawah pula sentiasa memandang tepat kepadanya. Selepas semua pelajar selesai memperkenalkan diri, mereka meneruskan acara berkumpul dalam kumpulan. Suah adalah seorang yang sangat bijak. Dia secara proaktif menuangkan minuman keras untuk senior dan rakan-rakan sekelas. Ini menyebabkan semua orang memujinya. Di sisi lain, Du Kyung Seok, kerana wajahnya yang tampan, juga didekati dan dilayan dengan mesra oleh senior wanita. Kakak-kakak itu bertanya sama dia kalau dia sudah punya pacar atau belum. Tapi Du Kyung Seok menolak dengan tegas. Sementara Kang Miri duduk di kelompok lain, diam-diam melihat Du Kyung Seok. Mengingat tahun itu di sekolah menengah, Du Kyung Seok juga seorang yang terkenal dan memiliki julukan wajah jenius.
Tidak disangka khutbah dan dia bisa belajar bersama di universitas, bahkan teman sekelas. Meskipun Kang Miri sekarang sudah cantik, tapi ketika berhadapan dengan teman sekelas lama, dia masih merasa sedikit kurang percaya diri. Dia juga tidak tahu harus berkata apa. Tepat pada saat ini, Senior Chan Wu datang tanpa diundang dan duduk di samping Kang Miri. Dia bahkan merangkul bahunya pura-pura akrab dengannya, dan bahkan memaksanya minum alkohol. Mendengar Kang Miri masih bujang, dia sengaja berkata di hadapan semua orang bahawa dia ingin berkawan dengannya. Kang Miri tidak tahu bagaimana untuk menjawab dengan betul, jadi dia hanya mendiamkan diri. Tiba waktu bermain permainan. Mula-mula adalah pertandingan minum bir untuk pelajar lelaki. Du Kyung Seok segera menjadi bintang dalam arena bir, dengan jumlah alkohol yang lebih tinggi daripada rakan-rakan sekelas yang lain. Dalam sekelip mata, dia memenangi pertandingan dengan tepukan gembira daripada pelajar perempuan. Kang Miri melihat lelaki di hadapannya ini dengan rasa tidak percaya. Seterusnya, giliran permainan pelajar perempuan iaitu menekan nama penyanyi. Kang Miri duduk di tepi dan sentiasa diam-diam memberitahu jawapan kepada rakan-rakannya dan semua jawapan adalah betul. Dia seperti kamus berjalan. Pada permainan ketiga, setiap pasukan perlu memilih seorang wakil untuk membuat persembahan di atas pentas. Oleh kerana permainan menekap penyanyi sebentar tadi, Kang Miri telah dipilih untuk menjadi wakil pertandingan. Walaupun dia sangat ingin menolak, namun akhirnya dia didorong oleh semua orang ke atas pentas. Seterusnya adalah giliran Kang Miri untuk membuat persembahan. Sebaik sahaja lampu menyala, persembahan Kang Miri bermula. Persembahan Kang Miri telah menghangatkan seluruh dewan. Gerakannya mahir dan lancar, gaya tarian yang sangat tegas. Malah Du Kyung Seok juga kelihatan terkejut. Dia teringat kembali hari-hari mereka di sekolah menengah. Kang Miri juga sering mendengar lagu ini. Setiap hari semasa menunggu bas, dia diam-diam berlatih. Du Kyung Seok merasakan gadis di hadapannya itu sangat comel. Sebaik sahaja muzik berakhir, tepukan tidak henti-henti kedengaran. Semua rakan sekelas tidak tahu bahawa semasa dia di sekolah menengah, dia pernah melihat pelajar perempuan cantik menari di jalanan. Setiap hari dia hanya boleh berlatih bersendirian di bawah jambatan. Dia pernah berfikir ratusan dan ribuan kali bahawa dia ingin menari seperti itu untuk ditunjukkan kepada semua orang. Dia juga boleh melakukannya. Dia ingin memberikan tarian yang tidak pernah ada sebelum ini kepada semua orang. Kang Miri ingin menjalani kehidupan seperti orang lain, dicintai dan melakukan perkara yang dia suka. Akhirnya dia mendapat pengiktirafan daripada semua orang. Pertandingan menari berakhir. Semasa Kang Miri masih merasakan semua ini tidak nyata, Senior Chan Wu yang tadi juga berdiri menonton persembahannya. Sekarang dia semakin menyukainya. Dia mula memaksanya minum alkohol di hadapan semua orang, malah memaksanya minum arak balas. Tindakan ini membuatkan Kang Miri berasa tidak selesa lalu mencari alasan untuk keluar. Kang Miri teringat perasaan sebentar tadi. Rakan-rakannya memanggil namanya membuatkan dia menitiskan air mata kerana terharu. Dia telah menunggu saat ini untuk masa yang sangat lama. Pada masa ini, ibunya menelefonnya. Kang Miri menceritakan kepada ibunya tentang bagaimana dia diterima dan disayangi oleh rakan-rakan sekelasnya. Ibunya juga sangat gembira mendengarnya. Anaknya akhirnya dapat menjalani kehidupan seperti orang biasa. Sebelum pembedahan, Kang Miri pasti telah menderita teruk. Sekarang, penderitaan telah berakhir dan kebahagiaan telah tiba. Di sisi lain, Du Kyung Seok terus minum. Seorang senior wanita terus duduk di sebelahnya memandang dia minum. Semakin dilihat, semakin tampan dia. Oleh itu, dia tidak dapat menahan diri daripada melontarkan beberapa ayat menggoda. Tetapi Du Kyung Seok tidak peduli. Dia terus mengambil tembir dan pergi. Walaupun ditolak, senior wanita itu masih merasakan Du Kyung Seok sangat hebat. Apabila Du Kyung Seok baru sahaja keluar, dia melihat Suah sedang menunggunya di luar pintu. Dia maju ke hadapan dan mula bercakap dengannya. Melihat Du Kyung Seok tidak memberikan sebarang reaksi, Suah segera memegang dengan bajunya dan berkata bahawa dia mabuk. Du Kyung Seok serta-merta bertanya kepada pelajar lelaki lain sama ada sesiapa yang mempunyai penawar mabuk. Gadis di sebelah saya ini terlalu mabuk. Mendengar itu, pelajar lelaki lain segera mengelilingi Suah. Manakala Du Kyung Seok pula pergi dengan dingin. Pada masa ini, ayah Kang Miri sedang membuat panggilan video kepadanya. Melihat anak perempuannya kelihatan berbeza, dia segera bertanya, "Siapa ini? Mana anak perempuan saya?" Kang Miri panik dan berkata dia sedang menyertai aktiviti sekolah. Selepas itu, tanpa menunggu ayahnya bercakap lebih lanjut, dia segera memutuskan panggilan. Ayah itu berasa agak pelik. Anak perempuan yang baru sahaja menjawab telefon itu mempunyai suara yang sangat mirip dengan anak perempuannya. Tetapi mata yang besar dan hidung yang mancung itu benar-benar sangat cantik dan tidak seperti anak perempuannya. Ibu yang berdiri di sebelahnya berkata, disebabkan penampilannya yang kurang menarik, anak perempuan kita selalu berasa tertekan di sekolah.
Tetapi ayah itu pula berpendapat bahawa dia melihat anak perempuannya sangat cantik. Mengapa perlu melakukan pembedahan plastik? Rupa-rupanya, ibu itu sehingga sekarang masih belum memberitahu ayah tentang anak perempuan mereka yang menjalani pembedahan plastik. Di sisi lain, Senyor Chan Bu terus-menerus memikat Kang Miri. Dia memberikan botol air mineral kepada Kang Miri dan berkata, di sebelah sana ada bilik untuk berehat, ada sofa juga. Jika dia penat, dia boleh pergi ke sana untuk berbaring sebentar. Semasa dia bersedia untuk membawa Kang Miri pergi, dia dilihat oleh Du Kyung Siok yang berdiri di balkoni. Sebaik sahaja mereka tiba di bilik rehat, Chan Woo meminta Kang Miri duduk di sebelahnya. Kang Miri tidak bersetuju. Dia merasakan suasana pada masa ini agak pelik. Semasa dia berbalik untuk pergi, Chan Woo datang menghalang di hadapannya. Tepat ketika dia bersedia untuk mengunci pintu, Du Kyung Siok tiba-tiba menerpa masuk. Dia juga terdorong jatuh ke lantai. Melihat rancangannya dirosakkan, Chan Woo terpaksa pergi dengan geram. Apabila Kang Miri bersedia untuk keluar, Du Kyung Siok memanggilnya. Dia bertanya adakah dia pernah belajar di sekolah menengah yang sama dengannya. Mendengar kata-kata ini, Kang Miri mula keliru. Mendengar soalan ini, Kang Miri terkejut dan tidak tahu harus berkata apa. Kerana ini adalah rahsianya. Du Kyung Siok melihat Kang Miri tidak menjawab dan merasakan mungkin dia telah tersalah orang. Di dunia ini ada orang yang dilahirkan sudah berada di garisan penamat. Di sekolah menengah Waimi, ada seorang yang dijuluki wajah malaikat. Suatu hari hujan lebat, Du Kyung Siok tidak ada payung jadi dia berjalan dalam hujan. Namun semua pelajar lelaki turut serta. Kerana mereka fikir dengan berbuat begitu, mereka akan kelihatan lebih tampan. Namun, watak yang sempurna seperti itu tidak disangka-sangka di sekolah menengah boleh jatuh hati kepada Kang Miri yang penuh kekurangan. Kang Miri pulang ke rumah berasa sedikit bimbang. Jika Du Kyung Siok bertanya lagi lain kali, dia tidak tahu bagaimana untuk menjawab. Keesokan harinya adalah hari mereka rasmi memulakan pengajian. Ibu bapa Kang Miri pada masa ini juga sedang membawa sejambak bunga ke sekolah mencari anak perempuan mereka. Ibu bimbang menelefonnya mengatakan ibu bapa sudah tiba di sekolah. Semasa Kang Miri sedang memikirkan strategi untuk menghadapi keadaan, bapanya tiba-tiba muncul. Ayah Kang Miri melihatnya dan berasa sangat familiar. Menyangka dia pernah bercakap dengannya melalui telefon dan bertanya sama ada Kang Miri ada berjumpa dengan anak perempuannya. Tetapi keadaan sekarang tidak dapat diselamatkan lagi. Kang Miri memanggil ayah 2 kali, memberitahu dia adalah Kang Miri. Melihat itu, ayahnya terkejut sehingga bunga yang dipegang di tangan pun jatuh ke tanah. Pada masa ini, dia tidak dapat menerima kenyataan ini. Bagaimana anak perempuannya boleh pergi melakukan pembedahan plastik secara diam-diam di belakangnya? Dia masih ingat ketika anak perempuannya kecil, dia memandu teksi. Dia selalu berhati-hati mengambil gambar anak perempuannya dan sejak itu dia mendapati anak perempuannya seolah-olah tidak suka mengambil gambar. Namun ayah Kang Miri benar-benar tidak mengerti apa masalah Kang Miri. Mengapa dia ingin mengubah dirinya sebegitu rupa? Walaupun suasana hatinya sedikit terjejas, Kang Miri tetap masuk ke kelas seperti biasa. Apabila dia masuk ke kelas, Chan Woo mengangkat tangan melambai kepadanya. Dia juga telah menyimpan tempat untuknya. Dia meminta maaf atas apa yang berlaku beberapa hari yang lalu. Selepas itu dia memberitahu Kang Miri bahawa jika ada apa-apa masalah di masa hadapan, dia boleh mencarinya. Dia juga ingin mengajaknya makan tengah hari bersama. Kang Miri tidak ada pilihan selain bersetuju. Dan semua ini diperhatikan secara diam-diam oleh Suah. Sehingga sekarang Chan Woo masih belum berputus asa. Dia bertanya kepada Kang Miri adakah dia boleh mempertimbangkan untuk berpacaran dengannya. Kang Miri tidak tahu bagaimana untuk menjawab dengan betul. Jadi dia mencari alasan untuk pergi ke tandas. Tepat pada masa ini, Suah datang di hadapan Chan Woo bertanya, adakah dia orang yang sedang mengejar Kang Miri? Selepas mendapat jawapan daripada pihak lain, Suah mula memainkan peranan teh hijau. Dia berkata Chan Woo perlu berusaha lebih gigih untuk dapat menawan hati Kang Miri. Dia sendiri kini berasa sedikit menyesal kerana tidak menerima tawaran untuk menjadi teman wanitanya. Sebaik sahaja mendengar kata-kata ini dari gadis teh hijau, Chan Woo segera mengubah ekspresi wajahnya. Dia bertanya kepada Suah, apa sebenarnya maksud kau? Di sisi lain, senior wanita yang menggoda Du Kyung Siok beberapa hari lalu juga dengan tidak malu datang ke kantin mencarinya. Wanita itu telah menghantar mesej selama 3 hari berturut-turut tetapi Du Kyung Siok tidak membalas sepatah kata pun. Kang Miri pada masa ini sedang berlatih di dalam tandas. Dia tidak tahu bagaimana untuk menolak tanpa menyinggung perasaan seniornya. Chan Woo pada masa ini telah berubah muka lebih cepat daripada membalikkan lemping. Dia berkata tadi dia hanya bergurau. Ia adalah kesilapannya. Mulai sekarang mereka berdua lebih baik menjadi rakan. Apabila Chan Woo bersedia untuk pergi,
Du Kyung Seok yang duduk berdekatan tiba-tiba menghulurkan kakinya menyebabkan Chan Woo tersandung dan jatuh terjelipuk di atas tanah. Apabila dia bersedia untuk melayangkan tumbukan ke wajah tampan Du Kyung Seok, dia berjaya dielak dengan mudah. Kemudian, dia cuba menumbuk lagi tetapi tergelincir dan jatuh berguling di tanah. Kang Mire berlari untuk menghalang Chan Woo tetapi dia ditolak jatuh. Pada masa ini, dia juga memukul dengan ganas tetapi dengan sangat cekap tidak menyentuh pinggangnya. Chan Woo tidak dapat berbuat apa-apa selain pergi. Pada masa ini, Kang Mire baru menyedari bahawa dia sedang bersandar di dada Du Kyung Seok. Kerana terlalu malu, dia cepat-cepat pergi manakala Du Kyung Seok mengemas pinggan makanan di tanah. Tidak sangka dia melihat sebotol minyak wangi Kang Mire terjatuh. Keesokan harinya, kejadian pergaduhan di kantin tersebar kepada pelajar lain. Ini menyebabkan gadis teh hijau Suah yang duduk di sana mendidih darahnya. Tidak lama kemudian, Chan Woo mencari Suah. Dia berkata sebenarnya sejak hari orientasi dia sudah menyukai Suah. Cuma dia berasa malu jadi tidak berani menunjukkannya. Tetapi pada masa ini, Suah berwajah dingin. Berpura-pura berkata dia akan memikirkannya selama beberapa hari. Di sisi lain, Kang Mire pada masa ini berasa sedikit marah. Dia tidak menyangka bahawa Chan Woo yang selalu berkata menyukainya hanyalah gurauan. Tetapi apa yang Kang Mire lebih tidak sangka ialah Du Kyung Seok sanggup tampil melindunginya. Semasa fikirannya sedang keliru, Suah datang. Dia sudah mengetahui kejadian pergaduhan yang berlaku di kantin. Adakah dia sudah menyukai senior Chan Woo itu? Selepas mendapat jawapan negatif, Suah teh hijau mula mengumpat tentang senior itu. Katanya, lelaki itu seorang yang sangat jahat dan bermasalah peribadi. Nasib baik kau tak suka dia. Kemudian, Suah memegang tangan Kang Mire dan memberitahunya. Selepas ini, kita akan menjadi adik-beradik yang baik. Aku akan sentiasa berada di sisi kau. Sejak masuk universiti, Kang Mire belum mempunyai kawan rapat. Jadi, hati Kang Mire berasa sangat hangat. Walau bagaimanapun, kelas praktikal sudah bermula. Kedua-dua mereka cepat-cepat masuk ke dalam kelas. Pensyarah berkata undian akan dibuat untuk memilih kumpulan praktikal. Jadi Kang Mire dan Suah ditempatkan dalam kumpulan yang sama. Secara kebetulan, Kyung Seok juga menjadi ahli kumpulan. Guru memberitahu mereka bahawa mereka perlu memilih seorang ketua kumpulan. Suah mula membuat rancangan sulit dan berkata untuk mengundi Miri sebagai ketua kumpulan. Tetapi pada masa ini Kyung Seok tidak bersetuju dan mencalonkan dirinya sebagai ketua kumpulan. Apabila Kyung Seok sedang membeli minuman ringan di mesin layan diri, Suah sengaja datang dan mula menggodanya. Dia berkata dia juga sangat suka minum minuman berkarbonat ini. Kemudian dia meminta Kyung Seok membelikannya satu tin. Tetapi Kyung Seok tidak berminat dengan gadis ini. Kemudian dia pergi ke hadapan Miri dan memberitahunya bahawa dia ada sesuatu untuk dibincangkan. Suah melihat adegan ini dan mula cemburu serta tertekan. Pada masa ini, Kyung Seok memberikan botol minyak wangi kepada Miri. Dan dia menanyakan soalan lama itu lagi. Kyung Seok masih ingat di perhentian bas. Masih ingat bau minyak wangi ini. Nampaknya dia tidak boleh lari lagi. Dia merayu Kyung Seok untuk tidak memberitahu sesiapa tentang perkara yang berkaitan dengan wajah lamanya. Tepat pada masa ini, seorang kawan datang mencari Kyung Seok. Miri melihat Kyung Seok yang sedang pergi dan teringat kembali masa sekolah menengah dahulu. Apabila Kyung Seok terhidu bau minyak wangi pada Miri, dia menyuruhnya untuk tidak menyembur minyak wangi lagi mulai sekarang. Mengingat kembali, adakah kehidupan kampusnya akan hancur? Tetapi Miri masih berasa sangat pelik. Mengapa Kyung Seok mengingati dia menggunakan minyak wangi ini? Pada masa ini, Kyung Seok telah pergi ke bar seorang abang yang rapat dengannya. Dia sedang bersiap untuk mengadakan parti alu-aluan pelajar baru Fakulti Kimia. Oleh itu, dia memanggil Kyung Seok untuk membantu. Semasa mereka berdua berbual, Abang Uji menyebut tentang gadis yang baru bercakap dengan Kyung Seok tadi. Dia bertanya kepada Kyung Seok adakah dia sudah mula berpacaran dengan gadis-gadis muda? Keesokan harinya, semua pelajar Fakulti Kimia datang untuk menghadiri parti tersebut. Sekumpulan lelaki dan perempuan duduk bersama dan mula makan minum. Miri kalah 2 kali berturut-turut dalam permainan. Oleh itu, dia dihukum minum banyak arak. Pada pusingan ketiga, yang kalah adalah Miri dan Kyung Seok. Semua orang mula bersorak dengan semangat, menyuruh mereka berdua minum arak cawan pengantin. Tetapi Kyung Seok sudah menghabiskan cawannya. Kemudian dia membantu Miri minum 1 cawan lagi. Pada masa ini, semua orang merasakan ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka berdua. Permainan berterusan dan kali ini yang kalah adalah Suah. Dia berkata dia tidak boleh minum arak.
Kemudian dia sengaja mengeling ke arah Kyung Seok. Tepat pada masa ini, seorang rakan sekelas tiba-tiba muncul, mengambil cawan dan membantu Sua menghabiskan araknya. Selepas itu, dia berdiri di hadapan semua orang dan meluahkan perasaannya kepada Sua. Akhirnya ditolak oleh si teh hijau. Rakannya malang itu terus beredar. Rakan-rakan sekelas kini sangat mengagumi Sua, bertanya kepadanya adakah dia sangat cantik dan comel ketika dewasa. Adakah ramai pelajar lelaki yang meluahkan perasaan kepadanya? Tetapi Sua segera berpura-pura mengatakan bahawa dia tidak cantik sama sekali dan tidak pernah menjalani pembedahan plastik. Kemudian dia sengaja menarik Miri ke dalam perbualan, mengatakan bahawa orang seperti Miri baru boleh dipanggil cantik seperti anak patung. Apabila suasana menjadi sangat tegang, Kyung Seok muncul dan mempersoalkan Sua apa maksudnya. Pada masa ini, Sua pula berpura-pura tidak bersalah dan bertanya kembali apa yang salah dia lakukan. Kyung Seok bertanya kepadanya adakah dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Sua kembali berpura-pura kasihan dan menitiskan air mata. Kemudian dia bangun dan pergi. Ini sepatutnya parti yang menyeronokkan. Tetapi kerana perkara ini, ia terbubar begitu sahaja. Selepas itu Sua mencari Miri untuk meminta maaf. Dia berkata dia benar-benar tidak tahu, jika tidak perkara itu tidak akan seteruk ini. Dia benar-benar tidak sengaja menyasarkan Miri dan merayu Miri untuk tidak marah. Pada masa ini, Chan Woo mengambil kesempatan untuk datang dan menenangkan Sua. Dia bertanya kepadanya adakah dia mahu berkencan. Sua menjelaskan bahawa dia kini adalah diri Miri. Bagaimana dia boleh berkencan dengan lelaki yang disukainya? Chan Woo hendak menjelaskan, tetapi Sua bangun dan pergi. Kemudian dia sangat marah dan pergi mencari Miri. Tetapi jika dia tidak suka, mengapa dia mengatakan perkara itu kepada Sua? Adakah dia cuba merosakkan rancangannya? Miri tidak peduli dengan orang gila ini. Ketika dia hendak berpaling untuk pergi, dia memberi amaran kepadanya bahawa orang seperti dia banyak di kampungnya. Dia hanyalah raksasa kosmetik. Mendengar kata-kata ini, Miri sangat marah. Kemudian dia pergi dengan sedih. Tetapi ketika Miri berjalan sambil menangis, Kyung Seok secara tidak sengaja melihatnya. Oleh itu, dia diam-diam mengikutinya dari belakang. Miri yang terluka duduk meringkuk di hadapan kedai serbanika. Air matanya tidak berhenti mengalir. Ketika Miri dalam keadaan terdesak, pensyarah pembantu datang mencarinya. Melihat Miri menundukkan kepala di antara kedua kakinya, pensyarah itu segera menyangka dia sudah mabuk. Ketika dia bersiap untuk memberinya sebotol air kosong, Miri tiba-tiba teringat bahawa Chan Woo pernah memberinya sebotol air juga. Dan semua tindakan ini dilihat oleh Kyung Seok yang sedang datang. Dia segera memegang tangan Miri dan menariknya pergi. Tetapi tanpa disangka, dia dihalang oleh pensyarah pembantu. Bagaimana dia boleh dengan tenang mahu membawa seseorang pergi sedangkan dia berdiri di hadapannya? Bau mesiu yang kuat terasa di antara kedua lelaki itu. Miri melihat itu, menepis tangan Kyung Seok, menundukkan kepala mengucapkan terima kasih kepada pensyarah, kemudian pergi sendirian. Sementara itu, selepas parti tamat, Sua dihantar pulang oleh pelajar lelaki. Melihat villa di hadapan mereka, rakan-rakan sekelas mengeluh Sua bukan sahaja cantik dan comel, tetapi juga boleh tinggal di tempat mewah seperti ini. Sejam kemudian, Sua melihat jam di skrin telefon. Setelah yakin tiada lagi pelajar lelaki di sana, dia keluar dari villa bersendirian dan duduk di perhentian bas. Pada masa ini Miri mencari kawan baiknya, Hyun Jung. Dia dengan sedih menceritakan kepada Hyun Jung tentang senior sialan itu. Dia berani memanggilnya raksasa kosmetik, yang membuat hatinya sangat sedih sekarang. Orang lain boleh hidup bahagia, dia juga mahu begitu, apa salahnya? Selepas itu Miri juga menceritakan kata-kata yang Sua katakan. Hyun Jung dengan marah memarahi Sua bagaimana dia boleh bertanya kepada Miri sama ada dia menjalani pembedahan di hadapan semua orang. Sememangnya orang yang berhati busuk. Miri berunding dengan Hyun Jung jika selepas ini ada orang yang bertanya kepadanya soalan itu. Dia akan menjawab bahawa dia hanya membetulkan mata dan hidungnya. Hyun Jung benar-benar marah bagi pihak kawan baiknya. Mengapa ada orang yang begitu banyak cakap? Pada masa ini Miri berasa sangat sedih. Keesokan harinya Sua pergi menemui Won Ho yang telah meluahkan perasaannya pada parti semalam. Walaupun Sua tidak menyukai Won Ho, tetapi dalam hal kepura-puraan, dia lebih hebat daripada Cik Muye. Lelaki muda yang naif bagaimana mungkin dapat mengelak godaan yang begitu berat ini? Selepas itu Sua mencari Kyung Seok. Dia bertanya adakah terdapat salah faham di antara mereka. Sua menjelaskan bahawa dia telah meminta maaf kepada Miri malam tadi. Dia benar-benar tidak sengaja. Miri kelihatan begitu cantik. Dia tidak pernah menyangka Miri telah menjalani pembedahan plastik. Pada masa ini, Kyung Seok bertanya kembali. Jika dia benar-benar tidak tahu Miri menjalani pembedahan,
Mengapa dia bertanya soalan itu di hadapan ramai orang? Sua mula berpura-pura naif dan mengatakan dia sangat bodoh. Kadang-kadang, fikiran belum habis berfikir tetapi mulut sudah terus bercakap. Jika belum berfikir sudah bercakap, mengapa boleh memuji Chan Wu kaca? Kemudian dia terus bangun dan pergi. Pelajar lain pada masa ini melihat Sua dan Keong Seok duduk berbual bersama. Mereka menyangka mereka sedang bercakap tentang percintaan. Sua tidak menjelaskan salah faham rakan-rakan sekelasnya. Apabila Miri pergi ke sekolah, dia merasakan rakan-rakan sekelasnya terus memandangnya. Dia fikir dia hanyalah seorang wanita cantik hasil pembedahan. Miri berasa sangat rendah diri. Apabila masuk kelas, Miri sentiasa dalam keadaan terawang-awang. Pada masa ini, Keong Seok datang dan duduk di sebelahnya. Sebaik sahaja tamat kelas, Miri memanggil Keong Seok untuk bercakap tentang kejadian semalam. Mungkin Sua hanya tidak sengaja mengatakannya. Mungkin dia benar-benar tidak tahu tentang pembedahan plastik Miri. Tentu saja Miri juga tahu bahawa wajahnya sekarang kelihatan sangat jelas. Keong Seok bertanya kepadanya mengapa dia menjalani pembedahan. Miri berkata ia bukan kerana dia tamak, tetapi wajahnya ketika di sekolah menengah benar-benar tidak sepatutnya keluar bertemu orang lain. Dia juga tidak mempunyai pilihan lain. Pada masa ini, Keong Seok sedikit marah. Adakah di dunia ini ada orang yang menetapkan wajah bagaimana baru boleh bertemu orang lain? Muka macam mana yang perlu dibetulkan? Kata-kata Keong Seok agak menjengkelkan. Ini membuatkan Miri sangat marah. Apa kaitan pemikirannya dengan Keong Seok? Dan pada masa ini Keong Seok juga baru menyedari bahawa kata-katanya tadi agak terlalu umum. Tepat pada masa ini, Chan Wu menghantar mesej kepada mereka. Meminta semua pelajar baru berkumpul di hadapan tandas. Selepas itu, dia meminta semua pelajar perempuan keluar, hanya meninggalkan Miri seorang diri bersama kumpulan lelaki. Dia mula memarahinya lagi, mengatakan dia ialah kecantikan Gangnam dan menganggap dirinya benar-benar cantik. Kemudian dia menghampirinya, memegang kola bajunya, bersiap untuk mengajarnya satu pelajaran. Tepat pada masa ini, Keong Seok melompat dan menendang si celaka itu. Dia cuba memukul Keong Seok dengan mop, tetapi Keong Seok dengan mudah menangkapnya. Kemudian Keong Seok menyeretnya ke dalam tandas. Berita tentang Keong Seok bergaduh di tandas dengan seniornya mula menjadi topik hangat di seluruh sekolah. Dalam sekelip mata, Keong Seok menjadi terkenal. Pada masa ini, rakan-rakan sekelas yang lain juga datang menenangkan Miri. Senior itu juga bukan orang yang baik. Dia kini telah diajar satu pelajaran yang setimpal oleh Keong Seok. Mereka menasihati Miri untuk tidak memikirkannya lagi. Miri melihat rakan-rakan sekelas yang begitu baik hati. Padahal sebelum ini dia berkali-kali menilai wajah mereka. Dia berasa dirinya terlalu berlebihan. Selepas itu Sua juga datang dengan wajah pura-pura baik untuk menenangkan. Sua berkata senior itu melayan Miri begitu kerana dia telah menolaknya. Jadi senior itu mencari Miri untuk mencari masalah. Tidak sangka perkara itu akan berlaku sejauh ini. Kemudian dia mula menyindir bahawa Keong Seok secara terbuka melindungi Miri di hadapan semua orang. Dia merasakan bahawa dia sangat istimewa kepada Miri. Kemudian dia bertanya adakah mereka sedang berpacaran? Dia menerima jawapan tidak daripada Miri. Sua mula bertanya tentang parti sebelum ini. Bukankah Keong Seok juga bangun mempertahankan awak? Adakah dia diam-diam menyukai awak? Miri berkata bagaimana mungkin? Jika Keong Seok ada sedikit perasaan terhadapnya, mungkin juga kerana mereka pernah belajar di sekolah menengah yang sama. Mendengar mereka berdua belajar di sekolah menengah yang sama, Sua menangkap intinya. Rupa-rupanya mereka berdua ada hubungan ini. Di sebelah sini, pensyarah pembantu juga mengetahui tentang pergaduhan Chan Wu. Jadi dia memanggilnya ke pejabat untuk memberi amaran. Dia harus berkelakuan baik selepas ini. Jika tidak, selepas tamat pengajian universiti, dia tidak akan menerima sebarang surat sokongan daripada profesor. Keesokan harinya Miri pergi ke kampus dan melihat Keong Seok. Kedua-duanya berasa sedikit janggal. Tetapi tanpa disangka, kedua-duanya serentak bertanya kepada satu sama lain. Maka mereka berdua pergi ke kantin layan diri. Miri berkata dia akan belanja. Pada mulanya dia mahu memesan tulang rusuk goreng masam manis, tetapi kerana gugup dia tersalah pesan daging goreng masam manis. Sementara itu, Sua sedang menyebarkan gosip di merata-rata tempat. Dia memberitahu semua orang bahawa Miri dan Keong Seok bersekolah menengah yang sama. Seorang pelajar lelaki berkata tidak hairanlah Keong Seok sentiasa melindungi Miri. Miri pula berasa bersalah terhadap Keong Seok. Jelas dia tidak suka makan tulang rusuk goreng masam manis, tetapi sekarang dia terpaksa berusaha untuk memakannya. Miri menyalahkan dirinya sendiri. Tetapi Keong Seok berkata tidak mengapa, saya rasa cukup sedap.
Suasana di antara mereka berdua sedikit lebih hangat. Miri berterima kasih kepada Kyung Seok kerana sentiasa membantunya sepanjang masa ini. Miri tahu dia tidak sepatutnya diam-diam menilai wajah orang lain. Dan orang yang sentiasa kacak seperti Kyung Seok tidak akan memahami kehidupan orang sepertinya. Kyung Seok juga meminta maaf kerana dia keterlaluan. Melihat pandangan mata Kyung Seok yang penuh perasaan, Miri berasa sedikit malu. Selepas tamat kelas, Miri pergi berjumpa kawan baiknya, Hyun Jung. Miri menceritakan kepadanya tentang perbualannya dengan Kyung Seok hari ini. Semasa mereka berdua berbual, Miri tiba-tiba menerima satu mesej. Sebelum ini dia pernah memohon untuk menjadi pencuba minyak wangi secara dalam talian. Tanpa disangka, kedua-dua gadis itu terpilih. Mereka bakal bertemu dengan pencipta minyak wangi terkenal di dunia. Keesokan harinya seorang pelajar perempuan memberitahu Kyung Seok bahawa dia mendengar awak dan Miri adalah rakan sekolah menengah. Kyung Seok bertanya kembali dan menerima jawapan bahawa Sua yang memberitahu mereka. Semasa kelas amali, pensyarah pembantu mengingatkan pelajar perempuan berambut panjang untuk mengikat rambut mereka dengan kemas. Sua mengikat rambutnya dengan gaya yang paling cantik di hadapan semua orang. Tindakan ini menarik perhatian semua pelajar lelaki di dalam kelas. Malah Miri pun terpegun melihat Sua. Hanya Kyung Seok sahaja yang masih tenang. Semasa eksperimen, Miri tidak sengaja terbakar dan pensyarah pembantu pula menunjukkan minat yang pelik terhadapnya. Sua si teh hijau melihat itu dan mula berlakon, mengatakan dia mahu mengemas produk eksperimen. Namun, apabila Miri memberikan tabung uji kepadanya, si teh hijau itu berpura-pura tidak memegangnya dengan kemas sehingga tabung uji itu jatuh ke lututnya. Pada masa ini, pensyarah pembantu mengingatkannya untuk segera pergi ke bilik rawatan. Miri pula baru melihat ada sepihan kaca pecah di atas lantai. Semasa hendak mengutipnya dengan tangan, nasib baik pensyarah pembantu sempat menahannya dan memegang erat tangan Miri. Selepas merawat luka, Sua sengaja datang berjumpa Kyung Seok, berpura-pura berterima kasih kerana dia telah membantunya mengemas sepihan. Kyung Seok pula berpura-pura tidak peduli dengannya. Kyung Seok pergi ke kantin mencari Miri dan bertanya adakah dia pasti dia yang memecahkan tabung uji. Miri pula berkata memang dia yang melakukannya. Kyung Seok terpaksa pergi dengan rasa tidak berdaya. Bagi Miri, semasa duduk makan, dia teringat dengan jelas pada masa itu Sua telah memegang tabung uji dengan kemas. Namun, apabila dia berpaling, tabung uji di tangan gadis itu telah jatuh. Ini jelas disengajakan. Malam itu Miri dan Hyun Jung pergi ke sebuah acara kerana Miri telah memenangi tiket masuk melalui pertandingan mencipta minyak wangi. Di sana Miri secara kebetulan bertemu dengan pensyarah pembantu. Pensyarah itu memperkenalkan mereka berdua kepada pengarah syarikat minyak wangi baru yang sedang meningkat naik. Miri cuba untuk memulakan perbualan kerana dia merasakan pengarah wanita itu agak dikenali. Tetapi sentiasa ada orang di sekelilingnya. Miri terpaksa berdiri di satu sudut. Pada masa ini, pengarah itu secara proaktif datang untuk memulakan perbualan dengannya dan memuji bakat Miri dalam membuat minyak wangi. Apabila parti hampir tamat, pensyarah pembantu cuba menjemput Miri untuk makan tetapi dia menolak. Pada masa ini, Miri memanggil pensyarah pembantu dan meminta maaf tentang kejadian yang lalu di mana dia telah membantu Miri tetapi Miri telah menyimbah air kepadanya. Tetapi pensyarah pembantu tidak menghiraukan perkara itu dan memberitahu Miri untuk tidak memikirkannya. Selepas itu pengarah datang berbual dan Miri memutuskan untuk berjalan-jalan bersamanya. Mereka berdua pergi ke sebuah bar berhampiran sekolah. Semasa Miri dan pengarah sedang berbual, Kyung Seok juga datang ke sana. Walaupun tidak duduk berhampiran pintu, Kyung Seok segera melihat Miri sebaik sahaja dia masuk. Kyung Seok memandang ke arah pengarah. Senyuman di bibirnya beransur-ansur pudar. Miri cuba memperkenalkan mereka berdua. Kyung Seok terlebih dahulu bertanya mengapa dia berada di sana. Pengarah wanita itu juga berdiri melihat Kyung Seok dengan penuh kasih sayang. Rupa-rupanya pengarah itu adalah ibu Kyung Seok. Dan melihat cara Kyung Seok bertindak balas, ada sesuatu yang tersembunyi di antara mereka berdua. Keesokan harinya di dewan kuliah, Kyung Seok menunjukkan wajah dingin tidak mahu bercakap dengan sesiapa. Kyung Seok sedang menunggu Miri datang. Namun, apabila Miri tiba, dia tidak pun memandangnya. Jika dia tidak mahu memulakan perbualan, dia perlu memulakannya dahulu. Kyung Seok datang duduk di sebelah Miri dan memberitahunya bahawa mereka berdua ada perkara yang perlu dibincangkan. Pada waktu rehat tengah hari, Kyung Seok bertanya mengapa Miri bersama ibunya. Miri menjelaskan bahawa pensyarah pembantu juga ada di sana. Dan pensyarah itu memperkenalkan ibu Kyung Seok sebagai senior. Kyung Seok pula berasa tidak selesa kerana Miri bersetuju untuk pergi dengan seseorang yang baru ditemuinya sekali. Selepas itu, dia berpesan kepada Miri untuk tidak memberitahu bahawa pengarah itu adalah ibunya. Sebaik sahaja Miri membuka mulut, saya tidak akan beritahu, Kyung Seok segera membantah.
Dia menggunakan alasan Miri sendiri yang memberitahunya untuk tidak memberitahu sesiapa bahawa dia belajar di sekolah menengah. Tetapi awak sendiri yang mengatakannya dahulu. Miri menjelaskan bahawa itu adalah urusannya dan ia tidak menjejaskan dia. Keesokan harinya di perpustakaan, Sua sengaja memberi perhatian dan duduk berhampiran Kyung Seok. Gadis yang berpura-pura baik itu berkata bahawa dia mempunyai satu set buku yang menyampaikan pengetahuan berguna daripada senior yang tiada tandingan dan dia ingin meminjamkannya kepada Kyung Seok. Kyung tidak mempedulikannya. Dia menggunakan alasan untuk makan dan kemudian pergi. Malam itu, Kyung bersedih tentang Miri. Dia pergi ke bar untuk minum untuk menghilangkan kesedihannya. Wajah Kyung masam kepada seluruh dunia. Dia tidak mempedulikan rakannya yang terbaik bercakap dengannya. Apabila rakannya memberitahunya untuk melihat telefonnya untuk sebarang mesej, Kyung enggan melihat telefonnya. Memang benar ada mesej daripada Miri yang menghantarnya. Dia menjemputnya untuk bertemu esok. Selepas membaca mesej itu, wajahnya gembira seperti perayaan. Pada masa yang sama, Miri dan Hyun Jung sedang dalam perjalanan pulang. Kali ini, Miri tidak lagi merasakan ada seseorang yang mencurigakan mengikutinya sepanjang jalan. Apabila dia ditemui, lelaki itu melarikan diri. Miri tidak berniat untuk melepaskannya. Dia bertekad untuk menangkapnya untuk mengetahui siapa yang berani mengikutinya selama beberapa hari ini. Dengan kakinya yang panjang 2 meter, Miri berlari beberapa blok dan berjaya mengejar pengguntit itu. Pada masa ini, 2 pegawai polis juga telah tiba setelah dihubungi oleh Hyun Jung dan menahan serta mengiringi pengguntit itu ke balai. Lelaki itu ternyata seorang budak lelaki. Dia berkata bahawa dia baru pertama kali bertemu Miri dan menyangka dia seorang selebriti. Jadi dia berhasrat untuk mengikutinya untuk menjadi peminat. Oleh kerana dia seorang yang murah hati, Miri memaafkan budak lelaki itu apabila dia meminta maaf. Pada masa ini, bapa Miri yang mendengar berita itu turut bergegas datang untuk melihat sampai mana yang berani mengintai anak kesayangannya. Semuanya menjadi jelas bahawa bapa Miri adalah orang yang selalu mengikutinya kerana dia takut dia akan menghadapi bahaya jika pulang lewat. Miri secara proaktif menjemputnya untuk minum. Di bar, Miri dan Kyung Seok berkongsi sisi tersembunyi hubungan mereka dengan keluarga masing-masing. Mereka juga lebih memahami antara satu sama lain. Kyung Seok juga berkata bahawa sepanjang sekolah menengahnya, dia hanya tersenyum sekali sahaja kerana Miri. Ini adalah percubaan mengorat secara terang-terangan. Dalam perjalanan pulang, Miri, kerana minum terlalu banyak, berjalan agak terhuyung-huyung. Melihat dia hampir terhuyung-huyung ke jalan, Kyung Seok memegang tangan Miri dan menariknya rapat ke arahnya. Miri tidak bergerak menunggu apa yang Kyung Seok akan lakukan seterusnya kepadanya. Namun, pemuda ini tidak tahu bagaimana mengambil kesempatan sama sekali. Hanya perhatian Kyung Seok yang terdahulu sudah cukup membuat hati kecil Miri bergetar. Keesokan harinya, hanya dengan melihat Kyung Seok minum air pun Miri sudah merasa dia kering dan tampan. Sampai-sampai dia menatapnya begitu lama sehingga Kyung Seok menyedarinya. Lalu dia malu dan pergi. Mendengar berita bahawa Kyung Seok akan menjadi pelayan di festival sekolah yang akan datang, Sue segera bersetuju untuk menyertainya. Echa Hijau juga menunjukkan minat dan meminta perekrut untuk membenarkan Miri turut serta. Di kelas, CE juga cuba mengulangi perkara ini dan berkata bahawa jika Miri tidak menyertai, semua orang akan mengalami lebih banyak kesukaran. Ini membuatkan Miri berfikir dan bersetuju. Malam itu, pembantu Profesor Fizik Yuung menjemput Hyun Jung keluar untuk minum kerana telah membantu mencari pilihan baharu dan turut menjemput Miri untuk ikut bersama. Kedai yang mereka pilih adalah kedai rakan baik Kyung Seok. Tepat ketika Kyung Seok datang untuk melihat jika dia boleh membantu apa-apa, dia ternampak Miri di sana. Melihat Miri keluar minum dengan lelaki yang tidak dikenali, Kyung Seok pergi ke meja mereka dan bertanya apa yang Miri lakukan. Akhirnya, Kyung Seok memutuskan untuk duduk dan minum bersama untuk mengawasi apa niat pembantu profesor itu terhadap Miri. Beralih ke hari festival. Oleh kerana bersetuju untuk membantu sebagai pelayan, Miri diberi pakaian seragam yang sket dan bajunya kelihatan agak pendek. Miri juga tidak terlalu menyukainya, tetapi Sue menunjukkan keprihatinan. Kemudian dia berkata jika Miri tidak suka, jangan memakainya. Dia jelas sengaja mengarahkan tombaknya ke arah Miri. Akhirnya, Miri tetap terpaksa memakai gaun itu untuk membantu melayani. Pada malam festival, Miri merasa sedikit letih kerana bekerja sepanjang hari dan meminta untuk berehat sebentar. Kyung Seok bertanya kepada Han sama, ada Miri baik-baik saja kerana wajahnya kelihatan tidak gembira. Miri hanya berkata dia perlu berehat sebentar. Tepat pada masa ini, Sue berpura-pura mesra datang memeluk lengan Miri dan menariknya pergi. Akhirnya, cinta pertamanya itu mengetahui identiti Miri. Melihat wajah budak lelaki itu, dia tidak gembira. Miri cuba pergi tetapi dia sengaja memanggilnya kembali untuk menggodanya dengan mengungkit masa lalu untuk menghina Miri.
menyebabkan Miri marah dan menarik perhatian semua orang. Kawan yang kurang ajar itu masih mengejek Miri. Dia berkata bahawa Miri fikir dengan menjadi cantik sudah cukup. Tetapi Miri tidak berniat untuk membiarkan dia berkata sesuka hati. Dia mengaku, "Saya sedar orang seperti awak tidak bermakna apa-apa. Awak tidak berubah dan berani menghina penampilan orang lain. Bagi saya, awak hanyalah sampah." Setelah berkata demikian, Miri berpaling untuk pergi tetapi terkejut melihat Ki Ung Seok sudah berdiri di belakangnya. Miri duduk di satu sudut dalam kesedihan. Sue pula berpura-pura mesra datang untuk memujuknya. Dia juga meminta maaf dan mengakui bahawa itu semua salahnya. Tetapi pada akhirnya, dia berkata bahawa dia tidak mempunyai prasangka terhadap orang yang menjalani pembedahan plastik seperti Miri. Kemudian dia berpura-pura mesra dan bersimpati dengan Miri di hadapan Ki Ung Seok. Padahal dialah yang membawa rakan lelaki itu hingga Miri dihina sebegitu rupa. Sue berkata dia tidak sengaja malah berpendapat Miri tidaklah seburuk itu. Pada malam kedua festival, sebaik Miri berpisah dari Hyun Jung, Sue mendekatinya untuk berbual. Dia berpura-pura risau tentang Miri kerana kejadian semalam, tetapi mengikut telahan Hyun Jung, Sue sudah tahu bahawa Miri dan rakan lelaki itu pernah belajar di sekolah menengah yang sama. Jadi dia sengaja menjemput lelaki itu untuk menyusahkan Miri. Walaupun terkejut ditanya, Sue tidak menunjukkan reaksi apa-apa di wajahnya dan berkata dia tidak tahu. Dia berpura-pura tidak bersalah mengatakan semuanya hanya salah faham. Kemudian Miri turut ditarik ke dalam permainan mencari jodoh. Pada masa ini, Ki Ung Seok melihat dari jauh dan turut serta. Penganjur perjumpaan berkata mereka akan memberi 6 orang 10 minit untuk berkenalan dan kemudian mencari pasangan sendiri. Tetapi Ki Ung Seok bertanya sama ada dia boleh terus memilih. Pada masa ini, Sue menyangka Ki Ung Seok akan memilihnya. Namun, dia tidak menyangka Ki Ung Seok akan menunjuk ke arah Miri. Semasa Miri keliru, seorang rakan yang turut serta dalam perjumpaan itu dengan cepat berfikir untuk membasahi baju Miri supaya dia boleh pergi bersama Ki Ung Seok. Pada masa ini, Sue juga bangun dan berebut-rebut untuk mengikut Miri ke bilik persalinan. Melihat wajah Sue, jelas dia tidak boleh dipercayai. Miri tetap memilih untuk pergi bersama Ki Ung Seok. Semasa Miri dan Ki Ung Seok sedang mencari baju di dalam bilik, entah siapa yang tidak sengaja mengunci pintu dari luar. Miri cuba memanggil bantuan tetapi tiada siapa yang menjawab. Ki Ung Seok pula terlupa telefonnya di tempat bermain jodoh tadi. Apabila melihat skrin Ki Ung Seok menunjukkan panggilan daripada Miri, Sue malah tidak sudi menjawabnya. Miri tetap perlu menukar bajunya yang basah terlebih dahulu. Ki Ung Seok berpusing membelakanginya dan berjalan jauh serta menyuruh Miri memberitahunya apabila dia selesai menukar pakaian. Namun, Miri malu dan tetap memeluk bajunya. Tidak berani menukar. Dia masih sempat berfikir yang bukan-bukan. Membayangkan mereka berdua terperangkap di pulau terpencil dan tinggal di bilik yang sama. Kemudian Miri berkata Ki Ung Seok boleh kembali dalam 30 minit. Ki Ung Seok tidak bersetuju. Jadi Miri memendekkannya menjadi 10 minit. Dia berkata dia tidak mahu Ki Ung Seok tahu bila dia menukar pakaian. Tetapi Ki Ung Seok sudah hampir kehilangan sabar. Dia memberinya 20 saat untuk menukar pakaian. Selepas itu Ki Ung Seok mengira, membuat Miri kelam kabut menukar baju dengan cepat sehingga dia memakainya terbalik tanpa menyedarinya. Apabila Miri kembali, Ki Ung Seok masih berdiri di sana. Dia tidak berniat apa-apa, dia hanya mengira agar Miri cepat menukar pakaian. Selepas itu, mereka berdua hanya menunggu seseorang datang membuka pintu. Ki Ung Seok juga secara langsung mengatakan bahawa Miri comel. Dia juga berkata dia menyukainya, membuat suasana menjadi sedikit janggal. Nasib baik, pada masa ini, senyum-senyum masuk. Ki Ung Seok juga berkata bahawa akhirnya dia mempunyai kawan, iaitu Miri, yang membuatkan dia sangat keliru. Miri dan Ki Ung Seok keluar tepat pada masanya bunga api ditembak dari jauh. Jelas terlihat pandangan penuh cinta Ki Ung Seok terhadap Miri. Pandangan yang tidak pernah didapatnya daripada Ki Ung Seok sepanjang hidupnya. Tindakan Ki Ung Seok yang menyerang secara langsung membuat Miri keliru sehingga dia tersalah menaiki bas. Keesokan harinya di kelas, berita tentang keluarga Ki Ung Seok tersebar luas. Itu semua dilakukan oleh rakan baik Sue. Dan kerana Sue menuntut untuk mengembalikan telefon kepada Ki Ung Seok, dia fikir Sue yang menyebarkan berita itu. Selepas mengetahui kebenaran, Ki Ung Seok datang untuk meminta maaf kepada Sue, tetapi dia mengambil kesempatan dengan meminta Ki Ung Seok membawanya ke majlis makan malam supaya semua orang akan salah faham bahawa dia dan Ki Ung Seok adalah pasangan. Kerana dia menerima panggilan daripada Miri bahawa ibunya dimasukkan ke hospital. Selepas tempoh yang panjang, akhirnya Ki Ung Seok duduk bercakap semula dengan ibunya. Kedua-duanya meluahkan perasaan untuk lebih memahami antara satu sama lain. Ki Ung Seok juga telah memaafkan ibunya kerana telah meninggalkannya sebelum ini. Apabila pulang ke rumah,
Kyung Seo-kye bertengkar hebat dengan bapanya kerana terlalu marah apabila mengetahui segala yang berlaku kepada ibunya adalah disebabkan oleh bapanya. Kyung Seo-kye berpindah ke rumah rakan baiknya untuk tinggal sementara. Miri kini telah berdamai sepenuhnya dengan ayahnya. Ayahnya datang menjemputnya di sekolah untuk makan bersama. Selepas itu, mereka pergi berkaraoke sehingga larut malam. Ayahnya sudah lama tidak marah kepadanya, cuma segan untuk meluahkan. Akhirnya, dia dapat mengatakan bahawa walau apapun yang berlaku, Miri akan sentiasa menjadi anak kesayangannya. Beralih ke majlis rumah terbuka di rumah pembantu profesor. Ketika semua orang menyangka Kyung Seo-kye tidak akan datang, dia tiba-tiba membawa sebuah tidi besar sambil berkata ini adalah hadiah rumah terbuka untuk pembantu profesor. Ini membuatkan semua orang terkejut. Memang orang kaya bermurah hati apabila memberi hadiah. Kyung Seo-kye berhasrat untuk menunjukkan kemahirannya memotong daging panggang. Dia seorang anak manja yang tidak pernah melakukan perkara sebegini. Dia memotong daging seperti mencincangnya. Akhirnya, nasib baik pembantu profesor sempat mengambil gunting. Tolonglah daging itu, kalau tidak, sebelum sampai ke mulut, ia sudah hancur. Kyung Seo-kye memang tidak tahu cara memulakan perbualan. Setiap kali dia berkata sesuatu, perbualan akan menemui jalan buntu. Nasib baik Hyun Jong ternampak gitar dan meminta guru bermain satu lagu untuk semua orang. Cik Mi Jae gembira dan memandang guru itu dengan senyuman bodoh. Kyung Seo-kye berasa sedikit cemburu. Dia mahu dia hanya tersenyum kepadanya seorang. Apabila majlis selesai, ketika semua orang sedang membersihkan, Kyung Seo-kye turut berebut membantu Mi Jae mencuci pinggan, tetapi dia tidak tahu bagaimana untuk membuka botol minyak. Jadi bagaimana dia boleh membantu? Suasana antara mereka berdua agak pelik. Pembantu profesor memberi nasihat tentang penulisan laporan. Semakin panjang, semakin baik. Menulis panjang akan mendapat markah yang lebih tinggi. Mi Jae segera faham dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun, Kyung Seo-kye memecahkan suasana gembira dengan menghela nafas dan berkata, saya pun tahu perkara itu. Ini membuatkan semua orang terdiam. Keesokan harinya ketika Kyung Seo-kye berada di perpustakaan, Sue sengaja datang untuk memulakan perbualan dan bertanya buku apa yang sedang dibacanya. Melihat Kyung Seo-kye tidak berminat padanya, si teh hijau itu masih berkhayal bahawa dia dan Kyung Seo-kye sudah menjadi kawan selepas dia membawanya ke majlis itu. Sue menjemput Kyung Seo-kye untuk menonton wayang bersamanya, tetapi Kyung Seo-kye segera menolak. Selepas waktu sekolah, apabila Mi Jae pergi menonton filem, dia mendapati Kyung Seo-kye sudah menunggunya. Dari sudut ini, Kyung Seo-kye sememangnya sangat tampan. Tampan sehingga membuat Mi Jae terpegun melihatnya. Tiba-tiba Kyung Seo-kye memandang ke arahnya dan menyedari kehadirannya. Ini membuat Mi Jae bertindak balas secara tidak wajar. Dia bertanya filem apa yang ingin ditonton oleh Kyung Seo-kye. Tetapi Kyung Seo-kye sudah membuat keputusan dan membeli tiket. Dia berjalan di hadapan, membawanya ke kaunter untuk membeli peti jagung dan minuman. Apabila pekerja mengatakan satu combo berharga 85,000 won, kedua-duanya mengeluarkan dompet mereka. Dan pekerja mengambil wang dari dompet Kyung Seo-kye. Mi Jae tertanya-tanya mengapa Kyung Seo-kye membayar. Tetapi kemudian Mi Jae membahagikan wang itu dan membayar balik Kyung Seo-kye separuh. Kyung Seo-kye berkata tidak perlu, tetapi Mi Jae tidak faham maksudnya. Dia malah berkata bahawa kawan-kawan biasanya harus membahagi sama rata. Ini membuat Kyung Seo-kye sedikit sedih. Dia jelas ingin mengajaknya menonton filem itu. Filem yang dipilih Kyung Seo-kye ternyata adalah filem remaja sekolah. Semasa menonton filem, Mi Jae terus-menerus memandang Kyung Seo-kye. Memang patut pun, dia kelihatan sangat tampan ketika memegang dagunya dan menumpukan perhatian pada filem itu. Selepas seketika termenung, Mi Jae kembali sedar. Apabila Kyung Seo-kye bertanya Mi Jae tidak makan peti jagung ke, otaknya serta-merta berfikir. Dia membayangkan senario di mana mereka berdua tidak sengaja bersentuhan tangan dan kemudian Kyung Seo-kye menyuap peti jagung kepadanya. Kelihatan sangat romantis. Namun, realiti selalunya kejam. Mi Jae baru sedar dia agak keterlaluan. Dia malah terfikir cara untuk mengelakkan sentuhan tidak sengaja dengan menggunakan penyedut minuman sebagai penyepit, yang sama sekali di luar jangkaan Kyung Seo-kye. Selepas itu, Kyung Seo-kye membawa Mi Jae pergi makan. Semasa Mi Jae memilih hidangan, Kyung Seo-kye hanya memerhatikan harga makanan. Dalam fikirannya, terdapat pengiraan bahawa dia kini mempunyai baki 37,000 won. Malang sekali, Mi Jae memilih hidangan berharga 11,000 won. Maka, kebimbangan Kyung Seo-kye telah selesai. Memilih minuman murah juga membantu mengurangkan kos makan kepada 30,000 won. Selepas selesai makan, Mi Jae masih mahu berkongsi bel. Tetapi Kyung Seo-kye bertanya mengapa dia tidak berkongsi bel semasa makan daging Senyo Yuung. Pada masa itu dia tidak membayar. Mengapa sekarang dia berkeras untuk membayar?
Mijie agak terkejut tetapi kedua-dua situasi itu tidak sama. Pada masa itu pembantu profesor yang menjemput. Manakala Kiung Seoke tidak berpendapat begitu. Dia berkata, saya yang cadangkan untuk menonton wayang dan makan malam. Tanpa disangka, hujan turun dan Kiung Seoke hanya mempunyai baki 7 ribuan. Jadi mereka berdua membeli sekaki payung dan berjalan bersama menuju perhentian bas dengan payung kecil itu. Agar tidak basah, Mijie terpaksa berjalan rapat dengan Kiung Seoke. Akhirnya, mereka berdua berjalan kaki bersama hingga ke rumah Mijie. Mijie merasakan dia tidak boleh lagi menganggap Kiung Seoke sebagai rakan lelaki biasa. Jelas sekali serangan lembut Kiung Seoke telah berjaya menambat hati Mijie. Keesokan harinya Mijie melihat Kiung Seoke sedang duduk di bangku batu. Dia segera berpaling dan berjanji pada diri sendiri untuk menjaga jarak dari Kiung Seoke. Pada masa ini, Sue mendekati Kiung Seoke dan bertanya adakah filem semalam seronok. Apabila dia tidak mempedulikannya, Sue tanpa segan silu duduk di sebelahnya. Kiung Seoke segera bangun dan berkata ada urusan lalu pergi, meninggalkan Sue duduk termangu. Kerana menemui postingan bahawa pembantu profesor sedang mencari teman serumah, Kiung Seoke datang mencari dan ingin berpindah masuk. Kiung Seoke juga cukup berani. Dia tidak mempunyai wang, jadi dia berkata tidi yang diberikan sebelum ini dikira sebagai sewa bulan pertama. Tepat sekali, Kiung Seoke meninggalkan rumah dan apabila pembantu profesor bertanya, dia berkeras untuk tinggal sendiri. Akhirnya, pembantu profesor bersetuju untuk membenarkan Kiung Seoke tinggal dengan harga yang murah, dengan syarat dia perlu melakukan semua kerja rumah. Keesokan harinya, Kiung Seoke berpindah masuk ke rumah yang sama dengan pembantu profesor. Dari tingkat atas, Kiung Seoke melihat pembantu profesor berbual dan ketawa riang dengan ibu bapa Mijie. Seketika kemudian, pembantu profesor naik ke atas dan mereka berdua membahagikan serta bersetuju tentang hidup bersama. Mijie juga membawakan pembantu profesor makanan yang dimasak oleh ibunya, khasnya kaki babi panggang. Di sana, dia bertemu Kiung Seoke dan juga mengetahui bahawa dia telah berpindah keluar. Jadi dia datang untuk menjadi teman serumah pembantu profesor. Malam itu, Kiung Seoke pergi membuang sampah dan bertemu Mijie di sana. Kerana Mijie berdiri menghalang tong sampah, Kiung Seoke sengaja menghulurkan tangan melepasi tubuhnya untuk membuang sampah. Apabila dilihat, jelas sekali dia sengaja menyentuh. Kemudian Mijie memberitahu Kiung Seoke untuk menunggunya selesai membuang sampah sebelum dia membuang sampahnya. Jadi Kiung Seoke pergi mengasingkan Tenten dahulu. Tanpa disangka, dia tergelincir ketika menendang Ten sehingga hampir jatuh. Jatuhnya pula tepat melanggar Kiung Seoke. Mata mereka bertembung dan Mijie dengan malu berkata dia tidak apa-apa lalu ingin pergi. Kiung Seoke dengan penuh perhatian memeriksa kakinya untuk memastikan dia baik-baik saja. Apabila Mijie pergi, Kiung Seoke masih berkata sampai jumpa lagi. Tindakan baik Kiung Seoke membuatkan Mijie tidak dapat tidur malam itu. Mulai hari ini, Kiung Seoke perlu menyesuaikan diri dengan kehidupan berdikari. Sedang mengeluh kerana semuanya mahal, Kiung Seoke secara tidak sengaja melihat shilling 100 won jatuh di atas tanah. 100 won ini akan membantunya berapa hari? Tapi belum sempat diambil, dia mendengar Hyun Jong memanggil. Kiung Seoke hanya bisa berbohong bahawa dia berdiri di sana menunggu mereka. Dia tidak bisa membiarkan Mijie melihatnya memungut uang di jalan. Kiung Seoke terpaksa menahan lapar, tetapi langit tidak pernah memutus rezeki siapapun. Kiung Seoke sedang berusaha tidur untuk melupakan rasa laparnya ketika pembantu profesor menedepun. Dia mengajaknya makan gratis. Mengapa tidak datang jika ada makanan? Kiung Seoke segera bangkit menuju kantin. Saat pelajaran, Kiung Seoke sedang asyik mendengarkan kuliah ketika Sue datang. Dia dengan santai memulai percakapan dengan Kiung Seoke seolah-olah mereka sudah lama kenal. Dia bahkan meminta Kiung Seoke untuk menunjukkan cara menyelesaikan soal. Tepat pada saat ini, Miri juga masuk ke kelas dan melihat Kiung Seoke duduk bersama Sua. Hal ini membuat Miri sedikit sedih. Dia berdiri terpana memandang sehingga Kiung Seoke berpaling dan memanggilnya. Kiung Seoke juga mengosongkan tempat untuk Miri duduk di sebelahnya. Rakan-rakan sekelas mereka pula bergurau bahawa Kiung Seoke dan Sua sangat serasi, seperti dua orang yang hidup dalam dunia selari, dan menyuruh mereka berpacaran. Sua memang seorang yang teh hijau, licik. Dia sangat menginginkannya tetapi berpura-pura tidak. Namun, Kiung Seoke hanya memandang Miri. Ketika pulang, Miri sedang berdiri termenung di bawah tangga. Dia telanjur memanggil nama Kiung Seoke. Tiba-tiba dia muncul, membuat Miri terkejut. Kiung Seoke menyangka Miri menunggunya, tetapi dia berkata dia sedang menunggu seseorang. Kiung Seoke bertanya adakah itu pembantu Profesor Yuung. Miri tidak menjawab. Dia terus bertanya adakah dia menyukainya. Ini membuat Miri keliru. Siapa yang tidak akan panik jika ditanya begitu tanpa sebab? Tepat pada masa itu, pengarah tiba. Pada masa inilah Kiung Seoke baru tahu Miri sedang menunggu ibunya, bukan Yuung.
Selepas itu, mereka bertiga pergi makan. Kerana kelaparan yang lama, Kyung Seok makan seperti harimau kelaparan sehingga pengarah dan Miri hanya dapat terpegun melihatnya. Kyung Seok malah ingin memanggil Uji, rakan baiknya, untuk datang. Selepas makan dan keluar dari pintu, mereka bertembung dengan Yuung yang juga pulang. Maka keempat-empat mereka pergi ke rumah Yuung untuk pusingan kedua. Melihat senyuman pengarah, Miri fikir dia adalah orang yang paling gembira hari ini, kerana akhirnya Miri dapat kembali normal bersama Kyung Seok. Kyung Seok juga kelihatan gembira. Selepas berfikir sebentar, Miri berasa sangat gembira. Kyung Seok dan Woyung berebut untuk mendukung Miri pulang. Dan pengarah memilih untuk meletakkan Miri di atas bahu Kyung Seok. Ini adalah kali pertama Kyung Seok melangkah masuk ke bilik Miri. Miri berkata dia tidak memerlukannya. Tetapi Kyung Seok berkata, bukankah hanya adalah 3 gelas? Kemudian Kyung Seok mengupas ubat dan meletakkannya di tangan Miri. Selepas itu mereka berdua menaiki bas untuk ke sekolah. Di dalam bas, Miri bertemu semula dengan budak lelaki yang mengikutinya sebelum ini. Kerana melihat Miri mesra dengan budak lelaki itu dan mereka masih ingat nama masing-masing, Kyung Seok berasa cemburu dan menyuruh budak lelaki itu untuk mengingati namanya juga. Apabila budak lelaki itu bertanya siapa dia, Kyung Seok segera berkata dia adalah teman lelaki Miri. Miri bertanya mengapa dia menipu budak itu, dan Kyung Seok dengan tenang menjawab, jika saya bukan teman lelakinya, adakah saya teman wanitanya? Di dalam kelas kimia, Miri terus berfikir tentang bagaimana Kyung Seok sengaja menunjukkan minat terhadapnya. Ini membuatkan dia tidak dapat tidak mengesyaki bahawa Kyung Seok mempunyai perasaan terhadapnya. Kyung Seok memandang Miri dengan pandangan penuh kasih sayang. Selepas kelas, semua orang sedang menyiapkan laporan yang telah Sua hilangkan. Semasa semua orang mencari, dengan ingatan jeniusnya, Kyung Seok menulis semula satu salinan lain di hadapan mata kagum orang ramai di sekelilingnya. Apabila Kyung Seok bangun untuk menghantar laporan, Sua sengaja meminta untuk mengikutinya. Miri yang melihatnya tiba-tiba berasa sedikit cemburu. Sua memang benar-benar seorang teh hijau tulen. Kemana sahaja dia pergi, dia akan mengikuti Kyung Seok. Malah ketika Kyung Seok pergi makan, dia ingin duduk semeja dengannya. Malah menunjukkan simpati seolah-olah dia dan Kyung Seok berada dalam keadaan yang sama. Malangnya, Kyung Seok tidak berpendapat demikian. Pada masa ini, Miri juga sedang makan bersama Woyung. Dia bertanya adakah Miri tidak berpacaran dengan sesiapa. Tetapi Miri tidak terlalu peduli tentang perkara itu. Dia malah berkata wajahnya telah banyak dibedah. Bertentangan dengan pemikiran Miri, Woyung tidak peduli Miri telah melakukan pembedahan kosmetik. Dia malah berkata, bukankah bagus jika awak melakukan pembedahan untuk menjadi lebih cantik dan sekarang awak sudah cantik? Kata-kata ini menyentuh hati Miri. Dia tidak pernah berfikir begitu sebelum ini dan selalu beranggapan orang akan mendiskriminasi mereka yang menjalani pembedahan plastik. Selepas makan tengah hari, Kyung Seok terserempak Miri pulang bersama Woyung membuatkan dia sedikit cemburu. Ditambah pula dengan Sua si teh hijau yang berada di sebelahnya. Dia jelas tahu tetapi sengaja bertanya untuk membuat Miri sendiri mengatakan bahawa dia makan bersama Woyung. Mendengar Miri berkata dia rapat dengan Woyung kerana mereka tinggal di kawasan kejiranan yang sama, Kyung Seok sangat cemburu. Dia meminta untuk pulang bersama Miri. Selepas itu, Kyung Seok dan Miri pergi temu duga. Dan mereka diterima bekerja sambilan untuk sebuah syarikat perabot sebagai pemasar. Keesokan harinya apabila mendengar berita Kyung Seok dan Miri bekerja di tempat yang sama, Woyung menunjukkan kebimbangan dan sengaja menyuruh Kyung Seok pulang awal untuk mengemas rumah. Untuk mengelakkannya daripada terlalu banyak berinteraksi dengan Miri. Tepat pada masanya pengarah membawa makanan dan Kyung Seok diselamatkan daripada perlu mengemas rumah. Di tempat kerja, adik perempuan Kyung Seok datang dan mereka bertiga makan tengah hari bersama. Melihat Kyung Seok dengan penuh perhatian memotong daging untuk adik perempuannya, Miri tanpa sedar tersenyum. Dia melihat Kyung Seok sangat menyayangi adik perempuannya ini. Apabila Miri menyuarakan fikirannya, Kyung Seok dengan tenang memberitahunya. Kalau begitu awak boleh panggil saya Opa, ini terlalu terus terang. Kyung Seok membuat Miri hanya berasa malu. Selepas waktu kerja, Kyung Seok dan Miri pergi ke pasar raya untuk membeli barang. Kyung Seok juga mengajak Miri pulang ke rumahnya untuk makan malam dengan alasan menjamunya kerana telah membantunya mencari pekerjaan. Miri ingin menggunakan Hyunjung untuk menolak tetapi Kyung Seok pula berkata panggil sahaja Hyunjung sekali. Kali ini, teknik memotong daging Kyung Seok telah dipertingkatkan. Dia jauh lebih mahir daripada sebelumnya. Tetapi apa yang Kyung Seok pedulikan ialah Miri. Namun dia bersetuju memuji Woyung kerana kemahiran memasaknya sangat baik. Dengan sifat cepat kecil hati, Kyung Seok terus membangkitkan isu toleransi alkohol Woyung yang hanya 2 gelas wain.
Mereka berdua berdebat seketika sebelum Hyun Jong mencadangkan untuk beradu kekuatan lengan untuk membuat keputusan. Kyung Seok dan Woo Young hampir sama kuat. Mereka berdua bergelut seketika sebelum akhirnya Kyung Seok kehabisan tenaga dan kalah kepada Woo Young. Walaupun Miri cuba memujuknya, bagaimana mungkin Kyung Seok berasa gembira? Terus terang, dia merajuk. Apabila Miri mengucapkan selamat tinggal, dia bahkan tidak membalas. Tiba-tiba Sua menelefon Miri mengatakan bahawa dia bosan dan ingin mengajak Miri bertemu pada hari Isnin untuk berbual. Jelas sekali teh hijau itu tidak berniat baik. Dia bertanya tentang pekerjaan dan meminta untuk bekerja bersama. Kemudian dia juga mengatakan dia suka Kyung Seok dan meminta Miri membantunya. Dia sengaja mengatakan bahawa Miri tidak membantunya kerana Miri menyukai Kyung Seok. Miri hanya terfikir, adakah dia tidak boleh menyukai Kyung Seok? Teh hijau Sua sengaja memberi tekanan kepada Miri. Dia juga berkata bahawa orang yang menjalani pembedahan plastik seperti Miri menjejaskan orang yang mempunyai kecantikan semula jadi seperti dirinya. Miri bukan orang yang mudah dibuli, apatah lagi tergugat dengan satu dua kata-kata daripada teh hijau ini. Dia juga berkata terus terang, awak memang bencikan saya dari awal, kan? Tetapi Sua masih boleh menunjukkan wajah putihnya dan berkata Miri jangan salah faham. Jika itu mengganggu awak, saya tidak akan berkata apa-apa lagi. Kata-katanya kedengaran seperti sedang memujuk tetapi jelas sekali masih menyerang Miri tentang pembedahan plastiknya, walaupun tidak mahu ambil peduli. Pada hari itu Miri tetap tidak dapat menghentikan dirinya daripada memikirkan apa yang Sua katakan. Miri berasa dia tidak sesuai dengan Kyung Seok yang tampan dan berbakat, manakala Sua yang cantik lebih sesuai. Sepanjang hari itu Miri juga tidak berjumpa Kyung Seok, jadi moodnya semakin teruk. Kyung Seok tidak datang ke sekolah kerana dia pergi menyelesaikan masalah adiknya yang lari dari rumah. Kyung Seok juga membantu adiknya dan ibunya berdamai. Selepas itu dia pergi ke kedai kawannya minum beberapa gelas dan menerima mesej dalam kumpulan. Semua orang mengajak untuk bermain bola tampar. Semasa Kyung Seok pergi dari satu kedai ke kedai lain untuk mencari, Miri pula sedang bermain dengan sangat gembira. Apabila Kyung Seok tiba dan melihat Miri tidak henti-henti bersorak menyokong Woo Young, Kyung Seok juga tidak mahu kalah dan menunjukkan dia juga seorang pemain baseball profesional. Semasa pulang dan membayar, Woo Young dan Miri berebut untuk membayar. Ini membuat Kyung Seok sangat tidak selesa tetapi melihat dia tidak mempunyai wang, Kyung Seok hanya mampu berdiam diri di belakang. Selepas berseronok, Miri kelihatan sangat sedih. Miri tidak dapat menyatakan sebab sebenar, jadi dia terpaksa berbohong. Dia memberi alasan bahawa dia sedikit tidak gembira kerana kalah dalam permainan. Keesokan harinya semasa bekerja, Miri masih tidak bercakap sepatah kata pun dengan Kyung Seok. Melihat itu, Kyung Seok terus bertanya mengapa dia marah. Miri pula bagaimana dia berani marah. Dia hanya tersenyum paksa untuk meleraikan keadaan. Tepat pada masa ini seorang rakan sekerja lelaki membawa Sua untuk bertegur sapa. Dia malah tanpa segan silu mengatakan bahawa Miri yang memperkenalkannya ke sini. Melihat sikap Miri terhadap Sua, Kyung Seok dengan bijak dapat meneka bahawa Sua, si teh hijau itu pasti telah mengatakan sesuatu kepada Miri. Apabila dia bertanya, Miri tetap mengatakan tidak. Teh hijau itu malah tidak segan silu menghantar mesej kepada Miri bertanya, nanti, bolehkah awak biarkan saya makan berdua dengan Kyung Seok? Kebetulan sekali. Semasa makan tengah hari, pelanggan ramai, dan rakan sekerja itu dipanggil untuk bekerja lebih masa pada waktu tengah hari. Pengurus juga memerlukan seorang sukarelawan lagi. Pada masa ini Sua sengaja memandang Miri sehingga Miri terpaksa menerima. Maka teh hijau itu berjaya makan berdua dengan Kyung Seok. Kyung Seok tahu betul dia tidak berniat baik apabila dia terus-menerus mengganggu dia dan Miri. Kyung Seok juga telah mengesahkan bahawa dia tidak mempunyai simpati terhadapnya. Pada masa ini, dia cuba menggunakan taktik lembut. Dia berpura-pura hanya ingin berkawan dengan Kyung Seok. Dia berkata dia tidak akan mengganggu lagi jika Kyung Seok tidak suka. Hanya menunggu peluang itu, Kyung Seok terus bangun dan pergi ke tandas di mana rakan sekerja yang biadab itu bercakap tentang pembedahan plastik Miri. Dia malah bergurau sama ada payudaranya palsu. Kyung Seok tidak dapat mendengarnya lagi. Dia menerkam dan menumbuk lelaki itu hingga terjatuh lalu pergi. Siapa sangka lelaki itu tidak tahu malu dan mengejar Kyung Seok. Kyung Seok juga melihat Miri berdiri di luar pintu. Dia yakin Miri telah mendengar kata-kata tadi, dan Kyung Seok semakin marah. Dia menarik lelaki itu ke dalam tandas dan memukulnya tanpa menghiraukan Miri yang cuba menghalang. Selepas itu mereka bertiga dibawa ke balai polis. Rakan sekerja itu masih tidak menyesal. Dia memaksa Kyung Seok untuk meminta maaf kepadanya. Kyung Seok memang meminta maaf, tetapi dia meminta maaf kerana tidak membunuh lelaki itu agar dia tidak dapat membuka mulut lagi. Mendengar itu,
Lelaki itu cuba memulakan pergaduhan lain dengan Cheong Seok. Mire tidak tahan lagi dan memaksa rakan sekejap itu meminta maaf kepadanya terlebih dahulu. Tetapi lelaki itu masih berlagak innocent dan meminta maaf secara provokatif. Dia juga memaksa Cheong Seok melutut dan membungkuk kepadanya, barulah dia akan memaafkannya. Mire, orang yang bijak, tidak bercakap dengan orang bodoh. Dia terus mengeluarkan telefonnya dan menelefon pengurus untuk mendakwa lelaki itu atas tuduhan fitnah. Pengurus juga sangat bekerjasama. Lelaki itu melihat keadaan itu dan cepat mengalah. Tepat pada masanya pengarah tiba, dia telah mendengar cerita ini daripada Sua. Dia bergegas ke sana kerana bimbang akan Cheong Seok dan Mire. Dalam perjalanan pulang, pengarah bertanya kepada Mire dengan prihatin. Pasti sangat sedih. Awak baik-baik saja? Awak mesti terkejut, katanya. Kehangatan ini membuatkan Mire menangis. Dia sentiasa berfikir dia baik-baik saja jika dia berfikir dirinya baik-baik saja. Tetapi nampaknya kata-kata daripada orang lain memang tajam seperti pisau. Pengarah datang menghiburkan. Hari ini awak tidak melakukan apa-apa kesalahan. Orang seperti dia yang bersalah kerana mempunyai pemikiran sebegitu. Cheong Seok dan pengarah sangat bimbang akan Mire. Jadi mereka bertiga memutuskan untuk makan dahulu sebelum pulang. Selepas makan, mood Mire sedikit bertambah baik. Apabila pulang, Mire berterima kasih kepada Cheong Seok tetapi tidak lupa mengingatkannya supaya tidak perlu memukul orang lain lagi pada masa akan datang kerana dirinya. Cheong Seok pula berasa marah pada dirinya sendiri kerana satu-satunya perkara yang dia boleh lakukan ialah memukul orang lain. Kerana mereka berani mengata tentang Mire. Kata-kata ini membuat Mire sedikit terganggu. Cheong Seok juga berkata jika ada perkara seperti itu lagi di masa hadapan, dia akan campur tangan tanpa menggunakan kekerasan. Kelembutan dan kehangatan Cheong Seok ini membuatkan Mire semakin terharu. Jika awak terus berkata begitu, saya akan salah faham. Cheong Seok sangat ingin tahu apa yang dia salah faham tetapi Mire enggan mengatakannya. Apabila dia ingin berpaling, Cheong Seok hilang sabar dan terus memegang tangan Mire dan bertanya, adakah awak suka saya? Namun Mire tidak mahu memahami kata-kata Cheong Seok. Dia pula berkata dia hanya menganggapnya sebagai kawan. Kedua-duanya terus terlepas peluang untuk meluahkan perasaan masing-masing. Keesokan harinya, Mire sedang termenung berjalan-jalan. Terfikir adakah dia patut memotong rambut jika patah hati. Tiba-tiba dia terlanggar Cheong Seok yang sedang berjalan. Dia mendongak dan melihat rambut Cheong Seok berbeza. Rupanya dia mewarnakan rambut. Berbual dengan Cheong Seok terlalu janggal. Jadi Mire cepat-cepat mencari alasan untuk pergi. Beberapa hari berturut-turut Cheong Seok dan Mire tidak bercakap apa-apa antara satu sama lain. Mire hanya berani melihat Cheong Seok dari jauh. Sikap Mire yang terus mengelak juga membuat Cheong Seok berasa tidak selesa. Dia berasa tidak selesa dengan semua orang di sekelilingnya. Melihat hal itu, pengarah pun mengajak Mire makan dan bertanya mengapa Cheong Seok cemberut sepanjang hari. Mire juga tidak tahu. Hanya tahu Cheong Seok mewarnai rambutnya dari hitam menjadi biru. Tetapi melihat wajah Mire, pengarah merasakan Mire adalah orang yang sedang bersedih. Dia kelihatan bimbang. Mire meluahkan perasaannya kepada pengarah, dan pengarah sedikit hairan. Awak sukakannya dan nampaknya dia juga sukakan awak. Jadi mengapa awak perlu berputus asa? Mire merasakan Cheong Seok berada di luar jangkauannya. Dia adalah orang yang begitu sempurna. Ada juga seorang gadis cantik yang mengejar Cheong Seok, iaitu Sua, si teh hijau ini. Dan apa yang paling Mire takuti ialah jika Cheong Seok berpacaran dengan seseorang yang telah mengubah wajahnya seperti dirinya. Orang di sekeliling akan bergosip yang tidak baik tentangnya. Pengarah bukan orang dalam jadi tidak dapat berbuat apa-apa. Dia hanya boleh memberi nasihat agar Mire membuat pilihan yang betul supaya tidak menyesal di kemudian hari. Hari itu semua orang juga mula mendaftar untuk menyertai lawatan lapangan. Di syarikat, pengarah dan Sua, kerana ingin mendekati pengarah, telah datang untuk mendaftar. Seketika kemudian Cheong Seok juga mendaftar. Keesokan harinya, semua orang menyertai lawatan lapangan. Mire dengan minat dan pengetahuannya tentang wangian dapat dengan mudah meneka semua bau itu dengan tepat. Selepas itu semua orang pergi makan dan berbual. Rakan karib Sua tiba-tiba berminat dengan jenis lelaki yang disukai Mire. Mire pula tidak kisah. Tetapi Cheong Seok nampaknya juga sangat ingin tahu tentang perkara ini. Rakan itu kemudian memberi cadangan. Awak suka lelaki yang melayan awak dengan dingin atau lelaki yang hangat? Mire tidak faham. Jadi dia hanya menyukai orang biasa. Mendengar ini, entah mengapa Cheong Seok tersenyum. Selepas itu dia bangun dan pulang dahulu. Cheong Seok sedang termenung berfikir apabila hujan turun. Dia masuk ke pasar raya membeli sebuah payung, kemudian teringat kembali kejadian dahulu. Cheong Seok lalu mengambil satu lagi payung dan kembali untuk Mire. Kebetulan pula bertemu Sua di luar pintu. Teh hijau itu berpura-pura mesra dan bertanya, ini untuk Mire ke?
Mesti bukan untuk saya, kan? Cheong Seok pula sudah lama membenci muka pura-pura gadis itu. Tetapi secara tidak disangka, teh hijau itu menerpa dan memeluk Cheong Seok. Rupanya dia telah melihat Mirei keluar. Mirei melihat Cheong Seok memeluk gadis lain. Dia berasa sedih dan pergi walaupun hujan masih turun. Gadis itu memegang tangan Cheong Seok dan bertanya adakah dia tidak berasa apa-apa. Sudah tentu Cheong Seok berasa sangat jijik dengannya. Pada masa ini, Mirei berasa dadanya benar-benar sakit. Dia berasa sakit hati kerana melihat Cheong Seok memeluk orang lain. Tepat pada masa ini, dari belakang, Cheong Seok menghulurkan payung untuk Mirei. Melihat Mirei begitu sedih, Cheong Seok tidak sampai hati. Dia juga sudah berkata, saya tidak ada perasaan terhadap dia. Dan melihat Cheong Seok basah kerana memegang payung untuknya, Mirei menolak payung itu kepadanya. Mengambil kesempatan, Cheong Seok memegang tangan Mirei. Awak betul-betul tidak tahu, ke? Saya suka awak. Mari kita berpacaran. Kali ini jangan mengelak. Jawablah. Walaupun Cheong Seok telah meluahkan perasaannya, Mirei masih teragak-agak. Dia berpendapat dia tidak layak untuk Cheong Seok. Dan baginya Cheong Seok adalah seorang kawan. Seorang kawan yang tidak boleh melampaui batas persahabatan. Mirei juga sangat peduli apa yang orang lain fikirkan. Sepanjang zaman sekolah menengah, dia dihina kerana hodoh. Dan sekarang dia dicecar sebagai cantik Gangnam. Itu sudah cukup bagi Mirei. Dia tidak mahu Cheong Seok menerima kata-kata kejam itu kerananya. Tetapi Cheong Seok pula berasa marah. Dia hanya ingin tahu apa yang Mirei fikirkan tentangnya dan tidak peduli apa pendapat orang lain. Dengan kata lain, nampaknya Cheong Seok tidak mempunyai peluang dari awal lagi. Menerima pengesahan daripada Mirei, Cheong Seok berbalik dengan kecewa. Tetapi dia tidak tahu bahawa di sini Mirei juga sedang menangis terseduh-seduh kerana sakit hati. Keesokan harinya Mirei bertemu Cheong Seok di sekolah. Kedua-duanya sukar untuk bercakap antara satu sama lain. Lama kemudian, Cheong Seok berasa dia perlu menjelaskan kepada Mirei. Dia berpendapat jika dia membuat Mirei tidak selesa, dia harus berhenti terlebih dahulu. Tetapi untuk menjadi kawan seperti dahulu adalah mustahil. Namun dia masih akan menunggu jawapan Mirei. Malam itu Mirei dan Woyong pergi menonton wayang bersama. Semasa mereka berdua makan, Woyong juga meluahkan, saya suka awak. Apabila Mirei bertanya mengapa dia suka, Woyong berkata dia suka kerana Mirei cantik. Kata-kata ini agak mengejutkan Mirei. Dia tidak sangka senior yang dihormatinya boleh menyukai seseorang hanya kerana orang itu cantik. Tetapi maksud Woyong bukan begitu. Mirei cantik adalah sebahagian daripadanya tetapi perasaannya terhadap Mirei semakin besar adalah kerana personaliti dan dirinya. Walaupun Woyong menyuruh Mirei terus memikirkan apa yang dia katakan. Tetapi baru beberapa langkah, Mirei sudah berfikir masak-masak. Dia meminta maaf kepada Woyong. Dan sehingga saat ini Mirei masih berasa dia tidak berhak untuk menolak. Tiada manusia yang tidak layak untuk disayangi atau tidak dibenarkan menyukai orang lain. Tiada siapa yang berhak mentertawakan awak. Apabila awak menyukai seseorang, awak tidak dapat mengawal perasaan mereka. Woyong juga tahu Mirei dan Cheong Seok sudah lama menyukai satu sama lain. Cuma dia masih ingin berpeluang meluahkan perasaannya kepada Mirei. Woyong malah dengan ikhlas mengucapkan selamat maju jaya kepada mereka berdua. Tidak disangka pula, adegan Woyong memujuk Mirei yang sedang menangis itu tepat pada masanya dilihat oleh Cheong Seok. Tentunya sakit hati. Rupanya Mirei menolaknya adalah kerana senior Woyong ini. Jadi Cheong Seok minum banyak alkohol sehingga keesokan harinya badannya masih berbau alkohol dan Cheong Seok juga sangat letih. Dia pergi ke bilik rawatan untuk berehat. Tetapi teh hijau Sua terus menunjukkan keprihatinan tetapi tidak berani melawat Cheong Seok. Supaya semua orang bergosip dan berkata bahawa dia dan Cheong Seok sedang berpacaran. Sua juga benar-benar tidak tahu malu apabila dia berani memprovokasi Mirei dengan mengatakan bahawa dia takut digosipkan tidak sesuai dengan Cheong Seok jika mereka berdua berpacaran. Padahal dia sendiri tahu Cheong Seok tidak menyukainya. Tambahan pula, Sua berpura-pura menyesal kerana Mirei melihat dia dan Cheong Seok berpelukan semalam. Tetapi Mirei juga sudah tahu keadaan sebenarnya tidak begitu. Jelas sekali ini adalah Sua yang berbohong secara terang-terangan. Mendengar berita Sua berani memberitahu semua orang bahawa dia menyukainya. Cheong Seok menunjukkan kemarahan yang jelas di wajahnya. Dia menghampiri Sua dan berkata dia tidak pernah membenci sesiapa seperti itu. Melihat wajah pura-pura tidak bersalah Sua, Cheong Seok berasa kasihan kepadanya. Sangat kasihan. Maksud saya, anda menyedihkan jika saya berpacaran dengan orang lain. Adakah itu akan merosakkan reputasi Dewi anda? Sua tidak dapat membantah lagi apabila Cheong Seok menyentuh hatinya. Tetapi mendengar Cheong Seok berhasrat untuk mengumumkan bahawa orang yang dia suka adalah Mirei. Teh hijau cuba menggunakan gosip awam untuk menyakiti Mirei. Pada masa ini,
Miri juga mendapati bahawa Sua sebenarnya tidak benar-benar menyukai Kyung Seok. Dia berlari dan memanggil Kyung Seok, mengatakan bahawa dia mempunyai sesuatu untuk dibincangkan dengannya. Sebelum pergi, Miri juga perlu bercakap dengan Sua. Miri memberi amaran kepada Sua untuk tidak campur tangan dalam kehidupan Kyung Seok. Sua masih berpura-pura tidak faham apa-apa. Di sini, biarkan Miri terus terang. Semua orang mengakui Kyung Seok adalah seorang yang kacak dan berbakat. Jika dia berpacaran dengan orang lain, kedudukan anda akan diturunkan. Jadi, anda mahu memastikan dia tidak boleh berpacaran dengan sesiapa pun jika dia tidak berpacaran dengan anda. Tidak disangka, Miri dan Kyung Seok sama-sama menyedari niat sebenar Sua. Kini, Miri tahu sepenuhnya apa yang Sua fikirkan dalam hatinya. Dia juga dapat menjelaskan semua perbuatan buruk yang telah dilakukan Sua untuk melaksanakan rancangannya. Kini Sua tidak dapat menafikan. Dia segera mengakuinya. Apabila Miri keluar, Kyung Seok masih berdiri menunggunya. Dia bertanya apa perkara penting yang ingin Miri katakan. Tetapi Miri terlupa. Miri kemudian bertanya sama ada Kyung Seok sudah sedar. Soalan itu sedikit mengecewakan Kyung Seok. Dia fikir perkara penting Miri pasti sangat besar. Tetapi Miri berkata dia hanya bimbang tentang Kyung Seok. Kyung Seok segera gembira dan dia mengajak Miri makan. Tetapi Kyung Seok masih belum memaafkan Miri. Dia terus bertanya mengapa Miri perlu mencela ketika dia sedang bercakap dengan Sua. Adakah anda bimbang ada sesuatu yang berlaku antara saya dan dia? Ini bukan satu-satunya sebab Miri tergesa-gesa pergi ke sana. Saya telah membuat orang yang saya suka marah. Saya patah hati jadi Yuung minum begitu banyak sehingga dia mabuk tidak sedarkan diri. Kyung Seok terpaksa melayannya termasuk memberus gigi. Semasa mabuk, Yuung juga berkata dia telah ditolak oleh Miri. Ini membuatkan dia sangat gembira. Kyung Seok segera mengangkat telefon dan menghubungi Miri. Miri fikir ada sesuatu yang penting jadi dia tergesa-gesa keluar. Siapa sangka, Kyung Seok hanya mahu memastikan Miri sendiri yang mengatakan dia menolak senior Yuung. Miri juga memberitahu Kyung Seok sebab dia menolak Yuung. Saya suka seseorang, saya suka awak, saya suka awak. Perkara penting diulang 3 kali. Kata-kata ini membuat Kyung Seok sangat gembira. Akhirnya, dia menunggu hari Miri membuka hatinya kepadanya. Maka, mereka berdua akhirnya mengesahkan hubungan mereka. Kyung Seok akhirnya berjaya memikat Miri. Siapa sangka Miri juga menyukainya. Itu yang lebih menggembirakan. Menyatakan perkara ini membuat Miri sedikit keliru dan tegang dalam perjalanan pulang ke rumah. Miri membenarkan Kyung Seok memegang tangannya terlebih dahulu. Semasa mengucapkan selamat tinggal, Kyung Seok masih sedikit keberatan untuk melepaskan tangan Miri. Keesokan harinya di tempat eksperimen, Teh Hijau melihat Kyung Seok. Dia cuba merapatkan jarak dengan Kyung Seok walaupun Kyung Seok sudah menjelaskan dari awal. Sua masih cuba bertanya untuk membuat Kyung Seok mengatakan bahawa dia sedang berpacaran dengan Miri. Pada masa ini, Miri datang dan menyelamatkan Kyung Seok. Dia menjawab bagi pihak Kyung Seok. Ya, kami sedang berpacaran. Walaupun Miri adalah orang yang mengatakan untuk merahsiakannya, dia sendiri yang mengatakannya terlebih dahulu. Ini mengejutkan Kyung Seok. Dia juga sangat gembira kerana Miri yang memulakannya. Semasa eksperimen, Kyung Seok terus menghantar mesej membuat Miri hilang fokus. Dia malah tertangkap 2 kali. Muncullah Miri cepat memikirkan alasan untuk menjawab. Selepas itu, Miri dan Kyung Seok pergi makan bersama. Sebelum tiba di tempat temu janji, Miri sempat membeli sebotol minyak wangi sebagai hadiah untuk Kyung Seok. Dia juga mengukir inisial Kyung Seok dan hati di belakangnya. Sungguh manis. Apabila tiba di tempat temu janji, Miri takut bertemu orang yang dikenali. Jadi dia menyelinap dan akhirnya berani duduk di meja bersama Kyung Seok. Takut apa? Mereka datang. 2 senior itu pun makan di restoran yang sama. Nasib baik Miri masuk tandas tepat pada masanya. Akhirnya, terima kasih kepada Kyung Seok yang mengalihkan perhatian, Miri dapat melarikan diri. Dan malam makan itu bertukar menjadi sesi latihan mata-mata. Mereka berdua belum sempat makan apa-apa dan Miri pula asyik gelisah takut ada orang melihat. Dia terus melihat ke sana sini. Jadi mereka terpaksa pulang. Keesokan harinya, untuk menyelesaikan masalah dikenali, Kyung Seok membawa Miri ke pasar raya untuk membeli topeng. Kedua-duanya berebut siapa yang akan memakainya. Penyelesaiannya ialah kedua-duanya memakainya. Tetapi di jalan raya, kedua-duanya memakai topeng hitam sepenuhnya, yang lebih menarik perhatian. Akhirnya mereka menanggalkan topeng dan tidak berpegangan tangan lagi. Jika ada yang bertanya, hanya perlu katakan mereka jiran jadi mereka berjalan bersama. Semasa rehat makan tengah hari,
Kyung Seok dan Miri sedang berbual di bilik rehat apabila pengarah tiba-tiba masuk. Kedua-duanya seperti kanak-kanak yang bersalah, hanya berdiri diam mendengar teguran. Pengarah pula sangat gembira dengan perkara ini. Dia sentiasa mahu Miri dan Kyung Seok berpacaran. Tidak disangka, semuanya berjalan mengikut kehendak pengarah. Pengarah kemudiannya beredar, meninggalkan ruang peribadi untuk pasangan muda itu. Cuma pasangan muda ini nampaknya hanya boleh berpegangan tangan di dalam bas. Tepat pada masanya Hyun Jong menedepun, Kyung Seok masih tidak mahu melepaskan tangan Miri. Dia perlu memanfaatkan masa yang singkat ini. Hyun Jong menedepun untuk memberitahu dia akan pulang ke rumah ibu bapanya untuk sehari. Mendengar ini, jelaslah bahawa Miri akan bersendirian hari ini. Ada peluang untuk mereka berdua di rumah. Dari wajah Miri, dapat dilihat dengan jelas apa yang Kyung Seok inginkan. Dia bertanya adakah Kyung Seok mahu datang? Sudah tentu Kyung Seok tidak mungkin menolak. Tidak disangka, rancangan itu musnah sejak awal. Sementara Kyung Seok sibuk membeli barang-barang untuk persediaan temu janji romantis malam ini. Miri pulang ke rumah dan mendapati ibu bapanya berada di sana. Jadi Kyung Seok terpaksa menunggu Miri mengalihkan perhatian dan menghantar ibu bapanya pulang. Kyung Seok terpaksa duduk di taman. Akhirnya, ibu bapa Miri pulang dan mereka berdua dapat makan bersama. Ini adalah makan malam pertama mereka sejak berpacaran. Selepas makan, tiada apa-apa lagi yang perlu dilakukan dan menonton filem agak memakan masa. Miri mencadangkan untuk membuat lilin wangi. Sambil membuatnya, mereka berdua berbual tentang bila mereka mula menyukai satu sama lain. Miri menyukai Kyung Seok sejak dia tahu Kyung Seok tidak pernah mengejeknya. Manakala Kyung Seok pula menyukai Miri di majlis sambutan pelajar baharu. Itu adalah ketika cinta pertama Miri membuatnya kesulitan. Pada masa itu, Kyung Seok benar-benar sangat marah. Kyung Seok membiarkan lilin menitis ke tangannya dengan tidak sengaja. Walaupun dia berkata tidak mengapa, Miri sangat bimbang dan dia membawa Kyung Seok untuk mencuci tangan. Dia juga mengambil berat tentang luka kecil itu, walaupun ia sangat panas. Apabila Miri hendak mengambil ais, Kyung Seok tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya dan memeluk Miri. Dia pernah sangat membenci bau minyak wangi tetapi kini sangat menyukainya kerana minyak wangi itu digunakan pada Miri. Semasa sedang bermesra, Miri terhidu bau hangit. Ternyata lilin wangi yang sedang dibuat rosak. Selepas membersihkan, mereka berdua meniup lilin dan memotong kek. Meraihkan ulang tahun pertama temu janji mereka, Miri juga mengeluarkan hadiah minyak wangi yang dibelinya untuk Kyung Seok sebelum ini. Walaupun Kyung Seok tidak memakai minyak wangi, tetapi Miri masih mahu memberikannya untuk mengucapkan terima kasih atas segalanya. Miri juga berkata dia akan mendedahkan hubungan mereka. Saya mahu memberitahu semua orang. Hyun Jong, Senior Yuung dan ibu anda sudah menjadi 3 orang yang menyokong kita. Saya rasa itu adalah angka yang baik. Kata-kata Miri ini membuat Kyung Seok sangat gembira. Pada waktu pagi, dia berpakaian cantik dan bersedia untuk berhadapan jika ada yang bertanya. Tetapi nampaknya tiada siapa yang menyedari mereka berdua berjalan bersama. Mungkin Miri terlalu banyak berfikir semasa membuat minyak wanginya sendiri. Instruktur menyedari dan memberitahu mereka berdua bahawa jika mereka adalah pasangan, mereka boleh membuat minyak wangi bersama. Sebenarnya, kami sedang berpacaran. Maklumat ini mengejutkan semua orang. Semua orang kelihatan gembira untuk mereka. Mereka juga memuji bahawa mereka berdua kelihatan sangat serasi. Jadi, ini adalah perkara yang Miri terlalu banyak fikirkan. Mulai sekarang, dia boleh dengan selesa menunjukkan kasih sayangnya kepada Kyung Seok di khalayak ramai. Kali ini, dua senior itu juga mendapati bahawa Sua sentiasa muntah selepas setiap kali makan. Miri hanya berniat baik untuk membantu dan menghiburnya. Namun, Sua malah berkata Miri membuatnya jengkil. Sua juga berkata Miri fikir berpacaran dengan Kyung Seok bermakna dia telah mengalahkan Sua. Wanita itu juga menggunakan fakta Miri melakukan pembedahan plastik untuk menghinanya. Miri sudah tentu tidak bimbang tentangnya. Miri juga berkata Sua tidak berhak untuk mengatakan sama ada Miri dibenarkan berpacaran dengan Kyung Seok atau tidak. Keesokan harinya Kyung Seok dan Miri memakai pakaian seragam sekolah untuk mengimbau kenangan. Serta merealisasikan impian lama Miri, mereka berdua pergi ke kedai makan kecil dan memesan 2 biji sandwich. Tetapi kerana sandwich itu besar dan Miri tidak mahu kehilangan imejnya di hadapan Kyung Seok, jadi dia hanya mencubit sedikit demi sedikit. Memahami perkara itu, Kyung Seok sengaja memalingkan muka, memejamkan mata dan berkata dia tidak melihat, jadi Miri boleh menggigitnya. Miri menggigitnya dengan gigitan yang sangat besar sehingga hampir tercekik. Melihat pipi Miri yang menggembung kelihatan sangat comel. Selepas itu mereka melawat semula sekolah lama mereka. Kawasan sekolah masih teduh dengan pokok. Bilik darjah masih sama seperti dahulu dan meja Miri dahulu masih penuh dengan cacian.
Ini membuatkan dia sedikit sedih tetapi Kyung Seok membawa Miri ke padang bola. Mereka berdua bermain bola keranjang dengan gembira bersama beberapa pelajar. Kemudian mereka berdua pergi menonton filem bersama. Di dalam pawagam, ada seorang pakcik yang sangat tidak senonoh yang mencampuri hal yang tidak berkaitan. Dia berkata dia tidak percaya orang-orang ini berpacaran dan kemudian mengatakan mereka tidak akan lulus universiti. Kyung Seok sangat marah mendengarnya. Dia mahu bangun dan mengajarnya pelajaran. Tetapi Miri sudah bertindak terlebih dahulu. Menunjukkan kuasanya, pakcik itu hanya terdiam dan segera berundur. Kerana terlalu lama duduk di dalam panggung wayang, Kyung Seok dan Miri terlewat 2 minit sehingga terlepas bas terakhir. Apabila cuba memanggil teksi, malangnya tiada teksi. Miri berfikir sejenak dan memutuskan untuk membawa Kyung Seok ke rumah ibu bapanya. Rumah itu tiada sesiapa pada masa itu kerana ibu bapanya pergi makan malam hari jadi dan bapanya sedikit mabuk sehingga tidak dapat memandu. Jadi malam ini hanya ada mereka berdua. Miri menemui sedikit soju dan makanan ringan di dalam peti sejuk. Jadi mereka berdua memutuskan untuk minum sedikit. Semasa menunggu Miri menukar pakaian, mata Kyung Seok tertumpu pada sebuah bingkai gambar. Sebaik sahaja dia mengambilnya, Miri keluar dan dia tidak berhasrat untuk menunjukkannya kepada Kyung Seok. Maka berlakulah adegan di mana Kyung Seok terus mengangkat bingkai gambar tinggi-tinggi manakala Miri pula berusaha keras untuk mencapainya. Miri malah menolak Kyung Seok ke kerusi dan menindihnya untuk mendapatkan bingkai itu. Sentuhan ini membuatkan kedua-duanya berasa janggal. Mereka berdua bercakap tentang bingkai gambar itu. Itu adalah gambar Miri sebelum ini. Miri tidak mahu dia melihat wajahnya yang tidak menarik itu. Dia takut Kyung Seok tidak akan menyukainya lagi. Tetapi Kyung Seok tidak begitu peduli. Dia hanya mahu melihatnya untuk mengingati bagaimana Miri sebelum ini. Walaupun kini dia kadang-kadang masih teringat wajah itu, Miri memutuskan untuk membiarkan Kyung Seok melihat gambar itu selama 3 saat. Jika selepas melihatnya awak masih menyukai saya, itu bermakna awak benar-benar menyukai saya. Kyung Seok memutuskan untuk menggunakan tindakan untuk menunjukkan kepada Miri bahawa dia tidak mencintainya hanya kerana penampilan. Kyung Seok mencium bibir Miri. Miri juga tidak menolak, dan mereka berdua perlahan-lahan bertukar ciuman pertama mereka. Kyung Seok yang bingung dengan pertanyaannya, adakah awak benar-benar suka? Miri hanya mampu menukar topik kepada tidur. Mari kita tidur. Ayat ini mudah menyebabkan salah faham. Ia membuatkan Kyung Seok segera bangun dan berfikir semula bahawa apa yang dia katakan mungkin tidak betul. Miri cepat-cepat membetulkan, bukan tidur jenis itu. Kemudian dia kembali ke biliknya manakala Kyung Seok tidur di ruang tamu. Tepat pada masa ini, ibu Miri menedepun. Kerana Miri sudah tidur, ibunya terus menedepun. Takut ibu bimbang, Kyung Seok terpaksa menjawab telefon. Apabila melihat seorang lelaki yang tidak dikenali mengangkat panggilan anak perempuannya, ibu Miri segera beralih kepada panggilan video. Kyung Seok dengan sopan menyapa dan kemudian memberitahu bahawa dia adalah teman lelaki Miri. Ini memang satu kejutan besar bagi ibunya. Sebaik sahaja selesai bercakap dengan ibu Miri, tiba pula giliran bapanya. Dia juga sangat terkejut sehingga tidak tahu berkata apa-apa selain memberitahu bahawa ada kamera di dalam rumah. Ayat ini membuatkan Kyung Seok semakin panik. Jadi, bukankah semua yang dia lakukan tadi, seperti mencium Miri, telah direkam? Kyung Seok tidak dapat tidur sepanjang malam kerana bimbang dan mencari kamera. Siapa sangka, pada waktu pagi Miri memberitahu bahawa tiada kamera di rumah itu. Kerana ibu bapa Miri berbohong tentang adanya kamera di rumah, Kyung Seok fikir mereka tidak menyukainya, tetapi ibu bapa Miri hanya berasa gembira kerana Miri mempunyai teman lelaki. Mendengar itu, Kyung Seok berasa sedikit lega. Melihat Miri kelihatan letih, Kyung Seok meminjamkan bahunya yang tegap untuk Miri bersandar. Miri juga memegangnya lebih rapat dengannya. Kedua-dua mereka ini sekali lagi menunjukkan kemesraan mereka di dalam bas. Pada masa ini, Sua akhirnya menerima padahnya. Selepas siri tindakannya menggoda lelaki dan kemudian mengabaikan mereka, semua orang semakin menjauhinya dan merasakan dia sangat palsu. Kemuncaknya adalah rakan lelaki ini yang sentiasa memendam perasaan terhadapnya. Dia merasakan dirinya dipermainkan dan mencari cara untuk membalas dendam terhadap Sua. Dia secara diam-diam mengambil gambar Sua dan memuat naik ke internet dan kemudian mengawasinya. Ini menyebabkan Sua menjadi tertekan dan ketakutan. Akhirnya, lelaki itu mengejar Sua hingga ke rumahnya dan menyoalnya. Melihat keadaannya yang beremosi, Sua cuba melarikan diri tetapi dia dihalang dan ditolak jatuh. Menghadapi ancaman yang menuntut permohonan maaf, Sua hanya mampu terbaring dan menjerit meminta tolong dalam keputusasaan. Selepas jeritan Sua yang nyaring, lelaki itu berlari keluar dan bertembung dengan kumpulan Miri yang baru tiba. Apabila Kyung Seok dan senior mengejar untuk menangkapnya, Miri pula pergi memeriksa suasana ada dia baik-baik saja.
Sua takut wajahnya rosak akibat sesuatu yang disiram. Dia menundukkan muka menangis, malah mengancam untuk mati. Hanya apabila Miri menunjukkan kepadanya bahawa wajahnya baik-baik saja, barulah Sua meletakkan cebisan kaca di tangannya. Buat baik dibalas jahat, Sua malah menolak Miri selepas dia tenang. Dia tidak mahu orang yang sangat dibencinya seperti Miri datang membantunya. Miri juga sudah tidak tahan lagi. Dia juga membenci Sua bercakap dengannya seolah-olah bercakap dengan lutut. Mengapa dia begitu? Saya hodoh jadi saya perlu menjalani pembedahan. Saya hodoh jadi saya tidak boleh bahagia. Bagaimana pula dengan anda? Anda cantik tetapi adakah anda hidup bahagia? Selepas tenang, semua orang membawa Sua ke hospital. Miri menawarkan diri untuk menemaninya. Keesokan paginya apabila Sua bangun, dia melihat Miri sedang tidur di sebelahnya. Tangan Miri masih memegang tangannya. Tetapi kali ini Sua tidak lagi menolak. Mungkin dia sudah berfikir dengan lebih jernih. Keesokan harinya di kelas, semua orang sudah tahu tentang hubungan Miri dan Kyung Seok. Mereka sangat gembira. Semua orang merasakan mereka berdua sangat bertuah kerana bersama. Malah mengusik pasangan muda itu sehingga Miri sangat malu. Beberapa waktu kemudian, semuanya kembali normal. Senior Young masih dikagumi oleh junior. Malah ada yang meminta dijodohkan tetapi dia menolak. Dan Young serta Hyun Jong nampaknya mempunyai sesuatu antara mereka. Adakah kedua-dua orang ini akan bersama? Sua pula telah memotong rambutnya dan mengambil cuti sekolah. Dia membawa sebotol minyak wangi untuk diberikan kepada Miri. Selepas itu, dia pergi mencari Kyung Seok dan berkata dia tidak menyukainya walaupun sesaat. Walaupun sudah dapat meneka Sua adalah orang yang memberi minyak wangi kepada Miri, dia masih berpura-pura marah kepadanya. Hanya apabila Miri menunjukkan nama kenalan yang disimpannya di telefon barulah dia tersenyum dan memaafkannya buat sementara waktu. Hari ini adalah hari jadi Kyung Seok. Miri sengaja menyediakan kejutan parti untuknya dan menyanyikan lagu hari jadi untuknya. Walaupun pada mulanya dia tidak suka suasana bising begitu, tetapi melihat kecomilan Miri, dia tanpa sedar tersenyum. Miri memberikan hadiah hari jadi kepada Kyung Seok berupa sehelai baju. Mengikut kebiasaan, Kyung Seok pada mulanya berkata dia tidak peduli, tetapi setelah berfikir semula, dia dengan jujur mengatakan dia menyukainya. Miri juga mengambil gambar kenang-kenangan bersama Kyung Seok. Akhirnya, pengakhiran yang bahagia datang kepada pasangan muda itu. Selepas pelbagai kesukaran, Miri dan Kyung Seok kini sangat bahagia bersama dan hubungan mereka direstui dengan tulus oleh semua orang. Kedua-duanya berjalan berpegangan tangan dengan gembira di jalan raya, menuju ke masa depan yang bahagia dan memuaskan bagi Miri yang baik hati dan cantik. Kyung Seok juga menemui cinta sejati dalam hidupnya. Walaupun sebelum ini dia pernah berfikir untuk tidak berkahwin, bertemu Miri telah mengubah seluruh hidupnya. Miri dan Kyung Seok memang ditakdirkan untuk satu sama lain. Baiklah, filem ini berakhir di sini. Sila langgan saluran kami dalam 3 saat untuk menyokong kami. Terima kasih kerana menonton saluran kami. Jumpa anda di filem seterusnya. Sila langgan saluran Lele School agar tidak terlepas video-video menarik.